Pertama sekali aku nak cakap Assalamualaikum Encik Mars kerana bersama dengan kita di Bumakas. Terima kasih banyak. Kau Kau ambil. Tolong ambil air. tak apa juga. Aku ada air. Nah ni. Dah. Okey, Assalamualaikum. Salam. Aku punya podcast selalu tak ada intro. Aku memang tak nak buat intro pun. Sebab intro tu biasa sangat. Assalamualaikum, ya, selamat datang ke Bumakas. Macam tu aku tak minat. So kira kalau aku nak balik, aku balik je lah. Tak ada outro kan? Tak ada outro. Outro tak ada lah. Tak ada outro. Dia macam tiba kata-kata tiba macam kata-kata terakhir macam kau rasa kau dah kena balik ke macam tu lah. So aku memang kalau buat podcast macam sebelum ni, kalau kau tengok yang episod sebelum ni Ya. dengan Ngek tu pun memang aku macam tu je lah, santai je. Tak ada apa. Tapi aku nak tahu. So kita kira siapa balik dulu lah. Kira siapa yang boleh bertahan lama lah. Sebab selalu macam sebelum ni 2 jam nak 3 jam ke aku podcast dengan dia. Sebab isu banyak kan, tiba-tiba ada yang macam tak ada viral. Aku tak rasa Soalan aku tak panas lagi. Tapi menjadi bualan suara. Soalan aku tak panas. Kalau soalan kau panas viral. Tu kau kena bagi panas. Satu aku bagi satu soalan. Soalan Soalan. Kau kalau diberi peluang, aku tanya kau aku sebagai host ni. Okey. Nak bini dua? Nak bini dua? Tak kot. Kalau tak berkemampuan lah. Tak, dia cakap kalau berpeluang. Ada peluang. Dia besar. Rezeki kau lebih. Okey. Kau kaya. Tak kau. Kereta kau ada 5 biji. Contoh. Dan kau sekarang ni kau ada banyak masa. Kau dah jadi bos. Okey, apa-apa lah. Mr. DIY ke apa kan. So kau dah kaya ni. Aku rasa macam aku nak tambah seorang lagi lah. Kau tambah tak? Tak cakap. Benda tu tak boleh jadi. Jawapan PR. Apa realisasi lagi lah benda tu. Aku tak sampai tahap tu lagi lah. Mungkin Itu contoh. Contoh lah. Tapi kalau kau macam mana? Kalau aku tak. Sebab aku tak larat. Aku paling lemah handle perasaan manusia. Oh, paling lemah. Aku paling lemah sebab aku nonchalant. Kau kena jalan lah. Ni serius lah. Dia macam aku rasa macam tu kadang-kadang tu boleh jadi kelebihan, tu boleh jadi kekurangan tau. Kekurangan dia of course lah, bila aku dah tak kisah pasal orang lain kan. Dia bukanlah aku tak ada common sense, aku ada je. Bila aku buat something tu aku fikir juga macam benda ni akan buat dia Mamat ni akan sengkit dengan aku ke apa kan. Macam tu lah. Tapi bila benda tu dah jadi, contohnya kalau aku buat benda tu akan buat orang lain terasa. Aku lebih ke arah macam nak ignore. Mampu kau lah. Macam tu. Tapi kalau betul benda tu salah, aku akan mengaku juga. Aku mengaku. Tapi kebanyakan situasi macam benda tu yang aku rasa remeh. Contoh kan. Aku terpakai pinggan kau. Lepas tu aku dah basuh tapi aku tak minta izin dulu. Contoh macam tu. Aku akan cakap dulu, sorry aku pakai pinggan kau tapi aku dah basuh dah kan. Tapi kau nak mengajuk sampai 4-5 hari. Aku cakap benda tu benda kecil lah. Sebab aku bagi contoh pinggan ni, sebab aku tengah pakai pinggan siapa ni aku tak tahu. Aku bagi yang kecil je. Pinggan siapa aku. Lepas tu dia macam aku nak bagi contoh yang benda tu sebenarnya nampak remeh untuk aku. Tapi mungkin tak untuk orang lain. POV orang lain mah. Ya betul lah. Kan? Orang kata macam bini dua tu isu kecil. Tapi benda orang lain dia isu besar. Isu besar contoh. Macam tu. Tapi itulah aku ajak kau datang podcast ni pun bukan nak sembang tu lah. Aku nak sembang. Kau nak sembang tu Aku nak sembang pasal diri kau lah juga sebenarnya. Sebab aku tahu nama kau Putra Amar Qayyim. Betul tak? Betul tak? Betul. Putra tu bapak kau bagi lah. Basically memang kau ada kerabat ke apa ke, tak ada lah. Dulu aku king. King apa? King Caspian? Tak, mak aku king. Mak kau king? Mak kau raja ke? Nama raja something? Raja. Oh ya. Atau aku pun king tak? Okay. So kalau biasa kalau jatuh dekat, kalau dia perempuan jatuh lelaki, dia akan jadi putra lah. Oh ya, jadi putra Oh bukan, dia tak ambil panggil raja ke? Ada je boleh, tak silap aku. Aku tak tahu sebenarnya sistem kerajaan ni. Bukan kerajaan. Nama pengerajaan ni aku. Tak. Aku tak familiar. Tak ada, sebab aku ada member aku yang dia bapak dia nama raja
Nama dia pun raja juga. So tu aku tanya asal kau putera. Bapak dia raja. Bapak dia raja, tapi anak perempuan dia raja. Itu tak, maksud aku adalah mak yang bawa title raja tu. Okay. Turun ke anak. Kalau anak tu lelaki, dia akan bawa nama putera. Kalau lelaki dia jadi kalau lelaki dia anak perempuan akan jadi raja. Dan anak perempuan itu kalau dia dah nikah, lepas tu dapat anak dia mungkin akan jadi puteri lah. Okay. Sepupu aku Megat. Itu benda baru lah. Aku tak tahu lah puteri. Aku pun, dia bukan lah. Aku tahu macam tu je. Sebab itu mak aku cerita kan. Tapi aku tak adalah macam mendalami tentang pewarisan nama ni. Yelah. Sebab aku pun tak tahu. Bukan aku tak tahu asal usul aku. Aku tahu. Cuma pada surface level je. Aku lebih kepada buat nama sendiri. Lebih aku buat craft nama Mars berbanding dengan putera. Dia tengok sebenarnya aku kata macam nak commercial sikit. Nama Amar tu macam apa, nama Melayu kau cakap. Melayu lah. Nama Melayu sangat Kau Mars kan boleh pergi Filipin, Brunei, Singapura, Indonesia. Kan? Filipin tak lagi kot. Nanti aku nak kena cakap parang-parang mabuhai pula. Tak boleh. Tapi kau kawan dengan geng-geng Filipin. Bukan Filipin minat kau? Tak ada? Mana ada. Indon lah. Indonesia lah. Sebab bahasa Indo Malay kan lebih kurang. Yelah, betul lah. Kan? Tapi ada benda pelik tau. Aku cakap pasal bahasa ni, language barrier kan. Bukan nak masuk baku lakak sendiri lah. Kan kau tahu kita orang cast dekat Malaysia kan. Kita ada producer daripada luar. Bukan daripada Malaysia. Maksud kau dari luar tu? Daripada negara luar. Daripada India. Okay. Yang pure India. Pure India. Right. Mars, please take off your headphone. Okay. Tapi dia memang pure India dan aku tahu dia bukan Malaysia punya. Aku tahu lah sebab dia punya slang kan. Aku bekerja dengan dia semenjak daripada Wildcard, daripada rumah tau. Okay. Kerja dengan dia dengan semua caster lah. Lepas tu aku kan dalam MSC baru-baru ni karakter aku kan lawak. Okay. Padahal aku orang yang serius. Aku mana suka melawak. Bila aku melawak dekat dalam MSC tu, aku bawa karakter aku berlakon lah kiranya kan. Dengan Syamilo yang paling banyak. 3 kali aku pair dengan dia, ngakak habis. Gelak. And then turn aku dengan Milo yang terakhir. Lepas kita orang habis cast kan. And then producer tu cakap, Syamilo and Mars, you guys are the best casters. You are guys so funny. Aku macam, kau faham Melayu ke siap? Kau faham Melayu kan? Kau faham Melayu ke? Aku dah cerita dalam JJMY. Ni kau yang kedua lah. Akhirnya, macam, kau ni, kau gelak sebab kita orang gelak ke? Ataupun kau gelak sebab kau faham? Aku dah macam persoalkan diri aku. Mamat ni India Malaysia. Lepas tu bila kau tanya dia soalan tu, dia cakap apa? Aku tak tanya. Aku cakap, thank you dulu. Bila aku take off the phone, lepas tu baru kau terfikir lah? Lepas tu dia cakap, Milo, Mamat ni faham ke? Dia cakap kita the best caster. Tak, mungkin dia baca ni apa komen dia kata good so Mars good. Maybe lah. Itu okay, dia baca kau, sebab aku dengar cerita kau pun suka bila time kau cast pun kau suka baca komen kan? Ya tu, suka. Sebab idea aku dekat komen sebenarnya. Netizen. Yalah betul lah. Itu pun kau nak buat lawak pun sebenarnya kan. Kau tak lawak, kau kelakar. Aku serius. Aku serius. Dia apek. Apek pernah kerja dengan aku. Aku dah petik lah. Ni aku tak tahu nama orang lain lagi. Kau tak kena petik semua orang. Tapi Apek kerja dengan aku, dia tahu. Aku kalau kerja memang aku buka stream, aku letak kat depan. Ya. Yang kadang tu, aku lupa nak turn off volume. Tak apa. Terdengar lah. Dah kan? Macam aku cakap, dia keluar kat sini. Dia, bila aku tengok feedback tu, dia macam, tak kisahlah benda tu demoralizing ke. Ataupun moralize ke. Sekarang, sebab kan aku dah cakap, aku nonchalant. Ya, aku kisah kan? Dia mampu lah. Tapi kadang-kadang dia orang ni buat lawak dalam komen, aku petik, aku gunalah macam kalau ada satu part tu dalam MSC pasal Davina Karamoy. Davina Karamoy. Aku tak terfikir pun pasal Davina Karamoy. Tapi ada orang cakap dalam tu, draft secantik Davina Karamoy. Aku pun ulat-ulat sikit cakap. So kau, lepas tu netizen suka lah sebab dia suka dia lah. Macam orang nampak kan, caster nampak komen tu kan. Dia kadang kalau dia nak claim, dia claim dalam komen kan. Ada claim kan, pergi ke? Kejap je, nanti dia naik atas lah. Padahal lepas tu. Naik atas tak nampak lah. Faham. Dia sebenarnya benda tu lah. Tapi sebenarnya kan, aku tak tahu tak. Macam, yelah macam podcast sebelum ni, kau ada cakap yang kau, cast ni, time COVID, pandemik, tiba-tiba kau macam nak try, kan? Betul. Time kau nak try tu. Kau sebenarnya main game ke? Aku tak tu. Sebenarnya kau tak main game kan? Tak. Aku bukan jenis yang hardcore gamer.
Besok macam mana boleh ni ya melepaskan Discord lah tu. Masa tu lebih kurang lah. Macam sebab pandemik lepas tu. Pandemik tak ada buat apa. Benda boleh main game. Aku main game. Lepas tu bila aku main PUBG aku tak lego. Aku bukan jenis yang macam FPS lah. Kiranya fokus aku tak boleh nak cari orang yang tersembunyi. Faham tak? Bukan macam tu aku punya main. Tapi bila aku main ML ni boleh main lah. Aku main dah lama lah. Daripada zaman harga baru keluar. Masa tu dah familiar lah dengan game kan. Kau familiar dengan game lah. Tapi untuk Kas macam aku kena study sikit lah. Kau macam tu lah. Study sikit lah. Tapi dia sebenarnya kepetahan aku untuk berborak ni sebelum aku jadi caster lagi. Aku dah training PR aku. Kau dulu SRC lah? Ya tu. Aku pernah jadi presiden. Kau presiden lah dulu? Dulu. Dekat MFI? Dekat JMI. Oh JMI. Ingat MFI. Walaupun tak ada orang undi. So memang pupus lah kat JMI sebenarnya? Sebelum tu lagi pun ada ya. Kalau kau pernah dengar, aku dulu masuk apa nama tu dia macam Aspiration Leadership Summit macam tu lah. Benda tu benda tu 2000 apa? Apa? 2000 apa kat JMI tu? Kau 2000 apa kau belajar? 2000 masuk aku 2017 kot. 17? Sekejap. Bukan. 2015. Aku habis SPM 2013, 2014. Masuk 2015, 2016, 2017. JMI. Macam tu kau pupuk kau punya PR lah? Aku pupuk aku punya PR lah. Aku borak kan. Aku menjilat semua kat situ lah. Berpasir aku punya lidah. Jilat orang. Lepas tu bila masuk JMI tu bukanlah JMI tu yang memupuk aku punya VR, tapi sebabkan aku kau banyak bergaul dengan orang, aktif kat sana lah. Tapi rasa dekat MFI kau tak aktif lah? MFI aku aktif je, tapi aku dah malas nak masuk. Benda macam tu aku masuk lah sekali. Aku pergi tu dia kan dulu ada kempen untuk memupuk facilitator. TOT? TOT kot kan? Aku pergi lah. Aku pergi sekali tapi aku tak edit 2000 apa tu? Aku tak edit crew lah. Aku just pergi je benda tu. Ada kekangan ke apa benda dah. Sebab aku tapi kau pergilah TOT tu. TOT tu kat mana? Dekat Johor. Aku ada lah tu. Ya. Kau kerek. Kau dah atas-atas. Kau memang kerek. Aku tahu sebab bini aku berkenal kau. Bini kau mana? Bini aku dia MFI KL. tak? Ini KL. Ini KL tak? Ini KL mana? Dia KL. Apa panggil KL? MIT. Dia kenal kau. Dia kenal Mushi. Okey. Dia budak media lah, mati media. Media. Dia sebab aku perasan ada dia kerja mana? Tak tahu pasal cerita pasal dia tapi bagaimana? Salah aku dengar bos tu kau kan. Lepas tu bini aku tanya aku, siapa lu kan? Ni Ahmad Bani. Lama ke? Tak ada suara dia tu. Mushi pun dia kenal. Kan kau dulu budak-budak OC kan? Dah OC tu. Aku tanya kau bila kau kat TOT tu kenapa? Yelah kau jadi join WoW crew tapi tak jadi. Tapi tak jadi. Ada sebabnya kot. Aku rasa aku jadi ke tak tu aku tak ingat. Aku rasa jadi. Entahlah aku dah lupa tu. Dah tua. Maksudnya kau experience lah yang pasal budak hilang tu. Yang budak UB. Ada. Kau ada tu? Ada. Tak pasal-pasal aku kena duduk belakang Dewan Hanat. Bercangkung. Ada. Ya, aku rasa aku pasal kau. Tadi rambut kau dah panjang dekat kan? Rambut aku dah panjang lah. Ya. Aku rasa aku pasal kau. Ya. Rambut aku macam ni lah. Ya, betul. Aku rasa aku pasal kau duduk belakang. Aku seorang yang rambut panjang masa tu. Betul. Aku rasa kau dah cakap kat depan lah. Ada. Yang time bulat kan, bulatan besar. Dekat depan kan? Ada. Aku masa tu aku dah berani lah. Aku dah berani untuk cakap depan. Tak pasal rupanya orang yang aku jumpa tu lah jadi caster ni. Dia sebabkan WoW tu aku jadi kot. Aku rasa aku jadi sekali. Satu penggal dia. Lepas tu aku tak jadi dah next tu. Dia target aku sebenarnya lepas WoW tu aku nak bertanding pula. Tapi tak tahu apa yang jadi masa tu aku tak ingat. Aku malas. Bertanding tu SRC lah. Tanding SRC lah. Tanding SRC tu budak-budak WoW kan. Itu kan batch dengan Angah apa semua. Apa dia? Batch dengan Angah apa semua. Angah sini aku. Sini kau. Time tu dia SRC kan? Time tu dia SRC. Time tu dia ketua tak aku. Dia apa dah panggil ketua? Cakap apa? Sohaib. Macam tu lah.
Angah, lepas tu ada siapa yang oriented tu aku lupa. Lupa. Aku memang tinggalkan zaman college aku lepas aku masuk e-sport. Aku ada 2-3 je yang aku ingat. Bukan aku yang nak lupa tapi beberapa nama yang aku dah miss out. Aku dah tak ingat. Tapi kenapa ya lepas habis kau belajar, okey sebab kau dah buat yang pasal casting ni pun daripada zaman kau belajar. Kau dah masuk Discord pandemik. Aku rasa aku boleh katakan time kau belajar pun banyak kat rumah kan. Kau tak banyak masuk campus ke? Kau masuk campus tak? Masuk campus. Masuk ke campus? Masuk PKP lah, tak pergi campus. Masuk KP tak pergi campus semua kan? Asal kau buang je kau punya CV kau frame kau. Kan? Kenapa kau tak? Kan, aku graphic designer tau. Padahal aku punya sijil aku duduk engineering. Kenapa kau macam tak kau intern dekat? Aku intern dekat kalau tu apa masa degree UMW. Oh, yang ni kau pergi intern je macam jadi orang normal, lepas tu baru jadi tak normal lah. Baru jadi tak normal. Baru aku macam mengkhianati mazhab asal aku. Padahal aku dah ambil degree, diploma, engineering technical. Mesti pembuatan lah. Apa mesin-mesin semua, pemesinan lah. Kau tak rasa macam Ya bos. Ya mana tak aku 6 tahun dah habis. Aku bayar marah ni. Sebab aku benda yang bukanlah aku tak guna tapi macam benda tu still kena ada. Yelah, dia basically macam ni nak cakap at least kau adalah ada education lah sebab kadang-kadang orang kalau nak jadi caster ke jadi apa macam tak nak belajar, tak nak semua belajar. Betul? Tak nak ada sijil lah. At least ada sijil tapi kau buat benda lain, benda yang kau minat pun tak ada masalah pun sebenarnya. Benda tu asas lah. Bagi aku kau belajar tu semas, tak kisah kau belajar apa pun. Kan? Kalau kau tak belajar susah, kau cakap apa pun kosong. Macam tu lah. Tapi guys, kau dah jangan pelik lah kalau tiba mas makan lah. Sebab memang aku bagi dia makan lah dekat podcast aku. Podcast aku memang santai. Ya, aku nonchalant. Orang bagi apa, bagi mampu lah. So, itu memang identiti dia lah. Kan, dia bagi makan. Ya. Aku memang bagi makan, bagi minum semua lah. Tapi kalau kau nak apa lagi nak tadi aku dengar kau nak apa buat you? Okey. Nak buat you okey, aku alright. Dia kata, dia borak dengan aku back. Dia kata desa Petaling ni tak ada kedai Wagyu. Aku screenshot satu. Alah tak lagi mampus kan. Wagyu duk. Dekat je. Tapi itulah pengalaman aku masa college lah. Itu pengalaman kau lah. Pengalaman aku masa college lah. Kalau kau kenal masa college, Isma kenal Isma? Isma mana? Tak kenal Dia budak wow juga, tak silap aku. Tapi adalah beberapa tu kawan wife aku lah. Tapi ya aku rasa kau masa kau jadi wow dekat MIT, artis tu. Artis. Orang lain kenal kau, tapi kau tak kenal orang. Sama lah macam Mushi. Sebab kau duduk depan kan. Yalah, sebab aku kena lead. Basically, yelah, universiti tu sendiri yang hire kita orang untuk train kau orang tak? Train WOW crew tu sebab kita dah lama jadi WOW crew. Aku jadi WOW crew daripada 2015. Sampai tu lah yang 2000 berapa tu lah. Tahun muda aku lupa dah. 2021 lah, 2022. Lama gila aku jadi. Lah dia jadi wow lah, akhirnya kau berpengalaman lah. Sebab memang aku jadi lepas tu baru jadi SRC jap. Lepas tu ada satu SRC kau jadi jawatan apa? Academic and Spiritual. Alhamdulillah. Rambut karat ni. Kita berubah ya biasa tu kan. Lepas tu dah jadi macam kau nak jadi host kan. Tapi tak apa lah. Aku cakap lah, basically aku jadi Academic Spiritual. Lepas tu ada satu intake, ada satu penggal tu aku jadi sports. Jadi sports. Sports. Tu yang kau handle sport ini kat betul. Lepas tu dari situ aku baru nampak nama kau. Itu lah. Spiritual. Itu lah beli sport. Sebenarnya sport dah lama lah. Tapi itu lah, itu je peluang aku ada lah. Sebab banyak je nak buat kat UDK. Sebab UDK banyak talent tu sebenarnya. Ya duk. Sebenarnya banyak talent yang power-power. Aku SRG? SRG. Gorgeous. Gorgeous. Gorgeous dia belajar unique tak habis lagi kan dia. Tak habis lagi. Sama apa tak ingat. Itu pun dari GWC pun stand in kan? Dia yang paling aku nampak banyak budak-budak yang perform lah. Yang dalam pada industri media ni apa, hiburan ke apa kan. Ataupun art lah. Yang di KL, UiTM. Dua tu memang bersepah. Kalau bisnes UiTM banyak lagi aku rasa. Budak-budak UiTM tu jangan malu lah kalau masuk UiTM ke apa kan. Orang kata UiTM tu apa banyak budak. Kalau kau nak berjaya, kau berjaya juga. Betul. Tak kisahlah kau U mana pun. Betul.
Macam kita orang banyak budak Unisel kat sini. Budak intern ni semua budak Unisel. Penggilap lah budak Unisel lah. Unisel dekat Shah Alam kan? Ada juga. Unisel apa? Base Study Jaya Base Study Jaya ke? Unisel ada 2 Unisel? Unisel lah. Unisel Shah Alam ada juga kan? Ada? Shah Alam ada kan? Ada juga Base Study Jaya satu lah. Tu yelah, kau dah jadi cast. Lepas tu macam ni kau punya live lah basically as casting. Boleh pergi lah? Ya, dia cuma bosan tu. Sekarang ni aku tengah cari kerja. Kau ada kerja kosong kat sini? Sebab Isnin sebab Jumaat aku kosong. Oh, Isnin sampai Jumaat? Kalau Jumaat tu kadang-kadang aku ada event aku ada lah. Cuma macam ni, bila kau dah, sebab aku dulu bekerja, aku bukannya full time casting. Ini baru tahun nak masuk setahun aku full time casting. Semenjak aku berhenti company yang lama. Company yang lama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Company yang lama. Masih Islam. Bukan. Tak, yang company lama tu memang aku dah terpaksa diberhentikan. Bukannya aku ada masalah isu disiplin ke apa. Memang semua orang kat situ semua diberhentikan. Itu masalah aku rasa dalam mana? Dah 3 kali aku kena lay off sebab company tutup. Okay, first company yang kau kerja tu? Company apa? First company. Basically company sport agak ah. Bukan. First company kau yang tiba-tiba. First company dulu aku masa mula-mula as a graphic designer, aku tak cakap pasal engineering tau. Engineering aku intern je. Intern dan tak ada kerja real yang betul-betul real masuk kilang lah. E-sport. Lepas tu e-sport tu tutup. Tapi aku keluar sebelum e-sport tu tutup. Lepas tu aku masuk company e-sport lagi? Tak. Marketing. Dia basically macam macam brand cari agensi marketing. Itu dia punya term dia. So aku ni masuk agensi marketing dengan Mushi. Dengan Mushi lah? Dengan Mushi lah. Aku je dengan dia dalam berapa bulan 4 bulan 5 bulan macam tu lah. Sebab tu dia berhenti. Dia yang tarik aku masuk dalam tu. Lepas aku kerja dengan agensi marketing tu, agensi marketing tu evolve jadi production. Macam ni. Jadi aku pernah je main ni pemerat ni semua pernah. Jadi gabung apa panggil aku dah lupa dah kan. Yang aku tahu siapa yang pegang mendalan ni semua Gaffer kan nama kan. Gaffer kan nama dia. Aku lupa dah. Tapi production lah kiranya. Masa company aku itu yang daripada marketing agency berubah jadi production tu. Aku lebih menguruskan talent. Yelah. Jadi yang kerja-kerja lain ni semua budak-budak production yang lain nak buat. Masa tu aku dah buat casting. Masa tu season berapa Season 10, 11, 12 Dan tu part time lah casting. Diorang pun okey je lah kau. Okey je. Tapi aku tak cukup rehat lah. Isnin, Jumaat kerja. Lepas tu kerja dia production kadang-kadang sampai tengok malam. Yelah. Sabtu Ahad aku je untuk casting. Kadang-kadang aku 1 hari je rehat Ahad. Tapi masa tu tak kahwin lagi. Cuma sekarang bila aku dah pindah ke, bukan sekarang tapi lepas daripada production tu pun aku kena lay off sebab tutup halaman kop. Dekat mana? Dia punya office kat mana? Dia punya office dia rumah banglo. Dia sewa satu banglo untuk buat production. Untuk ni apa buat tu semua. Lepas tu tak tahu dia tu dekat kau lalik daripada Bangsa lah. Bukan, masa tu office aku daripada Shah Alam ulang-alik pergi Damansara Perdana. Okey, Damansara Perdana. Damansara Perdana macam tu. Dia punya rumah dia tu. Masa dia tutup Tutup. Ya. Tu juga tak boleh pergi lah, production tak boleh pergi lah. Tu lah. Tu aku harap wish all you guys the best lah. Sebab aku dah lingkup. Okay, next tu baru kau pergi yang e-sport team tu lah. Next baru aku pergi e-sport team tu. Tapi tu pun sama. Aku masuk SBD tapi dia lebih kepada SBD. Ada je beberapa event dia berjaya. Cuma kau kena tahu. Yalah sebab bagi aku tak laku e-sport team tu quite lama tau sebenarnya. Dia dah sebelum kau join lagi aku dah kenal dah e-sport team tu. Tapi macam e-sport betul lah aku punca lah. Dia e-sport ni aku nak cakap dengan kau. E-sport ni bukan satu bisnes yang menguntungkan. Ini ramai orang tak tahu. Kau boleh olahkan lebih. Dia macam ni kan. Ramai orang cakap, ramai macam ni lah. Ramai yang token-token besar. I tengok banyak prize pool besar ni. Bagus ni. Buat e-sport team ni. I rasa I nak buat jugalah. Dia kalau kau mengharapkan ROI kau daripada e-sports team, sangat susah. Sebab kompetitif dia tinggi. Dan even kalau kau jadi champion pun, belum tentu kau dapat balik ROI yang kau ada. Kau nak.
Sorry. Sebab kita talk about business kan. Kita mesti nak untung. Mesti nak untung, ya. Betul. Kita ada Lagi pelaburan, funder ada kalkulatif macam mana kita nak cover balik modal yang kita dah buat tu. And then keuntungan. Bila kau fikir pasal e-sport, price pool dia, kalau besar-besar sekalipun, kau kena bagi dekat player. Ya, betul. Paling common lah, 30% ni yang bagi dekat organisasi. 30% tu macam 30% je duk. Kau nak bayar siapa lagi? Nak bayar orang dalam organisasi lagi? Manager. Kau nak bayar coach. Kalau coach tak termasuk dekat dalam perjanjian price pool agihan tu, kau nak bayar, kalau kau ada mental coach, kau nak bayar makan, kau nak bayar rumah. Kau mana untung? Ya. Cerita kat aku. Betul lah tu. Sebab tu aku e-sports ni dia sebenarnya lebih, aku melihat dia lebih ke arah investment yang macam ni, nak build a brand. Build a brand saja. Dia kau pandai, kalau kau pandai untuk kau build brand kau dalam e-sports, kau boleh berjaya. Aku ambil contoh Homeboyz. Okay, dia belah sana. Oh ni Homeboyz. Homeboyz. Sana tu Oakley Ni Oakley. Ni Homeboyz. Oh. Homeboyz dia, kalau dia bergantung hanya kepada pencapaian tim semata-mata, dia susah nak dapat ROI dia balik. Nak dapat modal dia balik. Tapi dia buat bisnes baju, dia buat branding. Sebab dia tahu bila kau masuk dalam e-sports ni, mata banyak mandang. Dan kalau kau pandai market kau punya budak, popularity tu ada. Lepas tu popularity tu kau boleh try untuk convert kepada buying power. And then buying power tu yang kita nak, supaya bila kita jual merch, orang tu beli. Orang beli. Walaupun mahal. Ya. Kau cakap ini kau nak cakap pasal sistem pas Aku terbuka sebab aku faham. Aku faham je kenapa dia jual mahal dan sebagainya. Sebab limited edition. Dia orang akan keluar dia production dia berapa je, kadang berapa helai je. Aku faham je benda tu, tak ada masalah. Aku okey je sebab aku kadang aku beli juga benda-benda situ. Aku rasa macam, oi, ini brand yang besar kan. Macam tu lah. Betul lah, dia tak kisah pun. Tak kisah pasal harga. Kalau Homeboyz nak letak harga RM5,000 pun. RM5,000 kalau orang nak beli, kalau dia ada ni okey je. Sebab mabangan dia pun RM8,000. Sebab dia letak. Yalah. Kan, dengan harga yang Homeboyz letak tu, terpulang pada dia. Terpulang kepada dia, itu bisnes dia. Ya. Orang nak condemn mahal sangat. Orang pasti akan beli juga. Pergi lah beli tim lain. Kalau tim lain lagi murah kan. Tapi basically itulah apa yang aku nak ketengahkan sekarang ni. Kalau sesiapa yang kat luar sana nak buat tim, boleh nak buat tim. Tapi kau jangan, kalau kau mengharapkan tim kau untuk perform dan bagi keuntungan tu dekat diri kau balik, amatlah susah. Kau nak lawan dengan tim-tim yang kuat sekarang ni ada. Yang dalam MPL tu pun payah sebenarnya. Kau boleh build a brand dengan menggunakan tim kau. Dan brand tu, macam mana kau nak gunakan, nak convert kepada duit. Sebab kau nak buat brand baju ke, kebanyakannya baju lah kau saja JC kan. Walaupun ada satu team yang masa satu season je. Tak ikut kau, macam mana kau build brand kau kan. Kalau satu season tu memang sayang untuk dia lah. Dia lebih lama kau stay dalam MPL tu, lebih banyak mata yang memandang. Yalah. Kalau ikutkan memang dia lama, tapi tak tahu lah, mungkin sebab dia ada isu dengan game developer lain kot. Sebab aku dengar cerita. Aku tak tahu lah cerita tu, tapi mungkin kau tahu ke. Game developer lain yang mana? Aku tahu. Yang pasal dia main Mobile Legend, tapi kau mention lah, aku bukan ada kontrak pun. Aku yang ada kontrak. Kau mention je lah. Aku cakap pasal game tu sebenarnya. Dia promo game Mobile Legend pun. Lepas tu tiba game Showcase tu baru naik. Lepas tu kan dia tiba-tiba dia fokus kat Showcase tu, tiba kan dia macam, aku tak tahu yang ada tim kena gam tu daripada Amal. Kan ada, tak silap aku ada kena gam. Aku tahu, aku dengar cerita je. Tak ada kena gam lah. Setakat ni belum ada lagi tim yang kena gam. Oh, tak ada kena gam lagi lah? Ada, mana ada. Sebab sekarang Total pun ada kan. Walaupun dia main, dia duk promote Mobile Legend. At the same time, tiba-tiba SOK SOK nampak dia tengah nak ni, dia pun pergilah dekat SOK. Dia pun promote SOK, dan tiba-tiba ini Mobile Legend. Aku rasa Todak ada tak SOK? Ada kan? Aku tak follow scene SOK. Sorry. Tak ada ni. Kalau ada contoh ada. Kalau ada kan. Itu antara dia dengan Munton lah. Kalau nak kena gam, isu gam ke tak nak gam ni, ini adalah hukuman. Dan hukuman ni datang sebab apa? Sebab ada perjanjian. Perjanjian lah, ya. Jadi aku tak tahu perjanjian organisasi. Sebab ada yang kata tak ada
so-called perjanjian pun. It's just that macam aku bawa tim aku masuk Mobile Legends jadi sport team apa semua. Lepas tu tiba aku at the same time yelah sebab aku dah hantar team aku main untuk ML. So aku kena banyak lah buat konten pasal ML bla 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 apa semua. Tiba okay apa HOK masuk bagi aku duit aku duit apa semua untuk promo dia punya game. Aku pun promo lah game dia apa semua. Lepas tu tiba macam saya aku tak boleh nak compete dalam ML, aku kena balik ke HOK. Okay, faham. Benda tu ada Alah, kita ambil benda lain lah daripada ke ambil Malaysia ni aku rasa tak ada benda yang crucial sangat jadi. Kita ambil ni Mubazin. Okay. Macam yang kena gaman. Disebabkan dia promote HOK waktu durasi tapi dia. sebab dia memang ada kontrak dengan Tu tak pasti sebab apa yang kita boleh tahu adalah daripada kenyataan media. Kan? Betul. Yang si pihak CBTK dia bagi tahu yang okey ini luar daripada period kontrak. Tapi Munton kata di dalam period kontrak. So kita nak percaya yang mana itu pulang pada kita POV kita. Tapi bagi aku jangan main dengan api lah. Kalau kau betul kau dah sedia maklum bahawa dua brand ni adalah kompetitor besar. Kompetitor ya, satu Tencent satu Munton. Jadi kenapa kau nak main dengan api? Aku tahu untuk Mubazin dia katalah apa yang dia kata dalam kenyataan media dia adalah Munton ni sengkek bagi diamond je bila dia orang menang kat sana. Itu apa yang dia kata lah. Aku dengar cerita kan. Lepas tu dia try nak buat showcase sebab apa? Showcase bayar mahal. Bayar mahal betul. Aku dengar cerita aku ada kat perspektif yang ada orang cakap Untung suka bagi diamond ni semua. Tapi kalau Tencent ni Tencent bagi duit. Saya cerita kalau macam contoh kalau siapa yang dapat job daripada Tencent ni macam mewah daripada banyaklah payment yang dapat. Macam itulah. Betul. Dia atas pilihan sendiri. Apa yang kau nak inginkan Apa yang kau nak. Okey, kau setiap action kau ada consequences bila benda tu berisiko. Kau nak ambil ke tak? Dia cerita dia bukan tak tahu dia tahu. Okey, ML, HOK memang bukan brotherhood, bukan serumpun. Tak ngam. Bila kau career kau dalam ML kau dah boom kan. Walaupun ML sekarang ni dia bagi kalau betul lah dia bagi diamond ke apa, wallahualam aku tak tahu. Aku bukan percaya sangat pakcik Izin ni. Lepas tu and then bila dia dah tahu benda tu and dia pergi ke HOK, dia risiko atas diri dia lah. Tak kisahlah kontrak tak. Kontrak tu still ada. And bila kau pergi kat HOK, kompetitor yang berat, kau kena terima konsekuensi. Sama juga macam aku. Contoh, kalau aku custom ML, berkontrak under Munton. Lepas tu tiba-tiba aku pergi third party event je. Kat HOK. Kalau benda tu melanggar kontrak aku kena terima konsekuensi aku. Yalah, betul lah. Sebab aku ni dah, walaupun aku sekarang durasi kontrak aku dah habis, tapi aku diberikan privilege untuk meneruskan kontrak-kontrak yang akan datang. Sebab selalunya Munton macam tu bila dia dah lock talent, dia akan renew kontrak. Dia macam biasa, kau tunggu je nanti kita siapkan kontrak, kita sign baru. Faham tak? Sign baru, walaupun aku berada di luar kontrak, tapi mesti berjaga-jaga ke mesti berjaga-jaga lah, faham tak? Janganlah kau sakitkan hati orang yang menjaga kau, faham tak? Ya. Itu aku punya prinsip. Basically pada individu tu itself lah. Individu tu sendiri. Dan BTK dia buat benda macam tu, bukanlah aku nak menyalahkan dia, of course lah. Aku tahu dia dak cari duit juga kan. Tapi macam kau have to terima lah consequences dia. Bila kau dah ambil risiko tu, kau tahu yang dua benda ni memang tak boleh ngam. Lepas tu kau buat lah benda-benda macam ni. Andai kata contoh macam masa Messi. Kan? Kenyang. Wah, si lemak. Messi, EWC, sponsor berat dia adalah Pepsi. Okay. Andai kata masa aku kas, aku tak buat apa pun. Aku ambil tin, minum Coca-Cola. Coca-Cola. Aku tak buat apa pun. Tapi benda tu akan backlash kat aku. Macam tu lah ibarat dia. Walaupun aku tak ada pun kontrak dengan Pepsi yang aku kena mention Pepsi, jangan minum brand lain ke apa benda. Macam tu. Kau kena terima. Dia situasi ni sebenarnya boleh implement dekat mana-mana. Tak kisahlah dalam persahabatan bersama. Kalau kau, aku tak boleh bagi contoh lah. Kalau persahabatan ni macam mana dia macam kau dah berjanji dengan orang lain, tiba-tiba kau pergi kat orang lain untuk benda yang kau dah janji dengan dia. So benda tu dia jadi bercanggah. Kau kena terima lah. Sama ada kau friendship kau dengan janji orang yang pertama tu akan rosak ataupun baik, itu kau kena terima atas kau. Tapi ada tak pernah terjadi mungkin
Yelah sebab aku pernah dengar cerita yang kau pernah nak hampir kena buang tu kan. Kan kau tahu sebenarnya kau hampir nak kena buang. Aku baru tahu. Orang cerita macam mana boleh tahu, macam mana orang tu buka cerita orang nak buang kau? Lepas aku perform lah. Lepas aku pernah work pertama tu kot. Masa tu aku tak tahu kalau aku tahu aku Tapi kalau cara dia buang, cara yang macam mana? Macam tiba-tiba okay next season apa tak payah. Dia macam mana dia acknowledge kan, kalau contoh lah. Okay ada pengalaman daripada rakan-rakan lain ke macam mana dia orang? Dia just offer renew contract lah. Macam aku cakap tadi renew contract kan. Untuk next. Tiba-tiba tak renew. Tiba macam sendu lah tiba macam. Okay aku. Lepas tu nanti keluar message thank you. Oh yeah. Dekat dalam group. Thank you for your contribution cik. Aku tak tahu sebab aku tak pernah rasa benda tu. Yalah sebab aku harap tak lah. Tapi yang pernah rasa benda tu ada beberapa orang. Ada beberapa orang. English talent ada, BM talent ada. Mungkin dia orang DPM sebelum kontrak tu tak ada. Dia tak sampai kontrak, dia sampai PM. Mengatakan bahawa dia orang tak diteruskan untuk next season. Just tu lah. Aku bukanlah aku nak dibuang. Aku berada dalam red zone. Red zone lah. Red zone. Kau kalau tak perform dalam satu masa ni, kau akan dibuang. Bukan aku je kena. Ramai lagi lah. Samfros pun kena. Ya, serius. Sebab sebab ramai orang cakap dia tiru siapa lah. Dia banyak tiru orang kan. Dia bukan tiru orang. Ini masalah lain lah. Dia masalah. Kita orang caster ada banyak kriteria. Yelah. Dia ada pemarkahan. Itu lah bagus je aku nampak dekat site caster MPL. Sebab dia ada pemarkahan tu. Dia tahulah apa caster yang dia nak orang yang macam mana. Dia bila ada pemarkahan tu kau boleh tahu lah dia skor berapa untuk season ni. Dan betul. Pemarkahan tu dia kira sewaktu regular season. Sebab masa grand final ke knockout ke semua dah ada lah markah tu. Masa tu dah decide siapa yang best talent bagai. Kira kau rasa 4 flag lah sebab kau menang 2 kali talent of the 4 flag lah. Aku mungkin 5 flag. Yalah 5 flag aku sebab 2 kali menang kan. 2 kali. Menuju ketiga. Cik. Season lah. Aku nak cabar Lafel. Lafel dapat 3 kali. Kalau rezeki lah. Itu aku akan get back to that later. Macam mana aku boleh menang. Tapi aku rasa bukan aku je yang kena. Dan bila orang berada dalam red zone, dia takkan diberitahu pun. Sampailah dia dah keluar daripada red zone tu. Macam Samfros, dia kena masa season aku menang. Dia berada dalam red zone. Bukan sebab dia tak pandai cast, tak. Dia lebih kepada performance dia sebagai seorang caster. Banyak performance dia. Sebab kalau kau cakap pasal student pun dia ada performance dia, KPI dia kan. Tak kisahlah daripada segi pemakaian, punctuality, daripada segi bawa cerita, macam mana kau respon dengan caster sebelah. Semua tu ada penilaian. Dan yang bagi penilaian tu bukannya seorang, semua. Production, Munton, talent manager. Dia akan bagi markah. So sebab tu aku berada dalam red zone 1 season ke 2 season, aku tahu pun lepas aku menang. Baru aku tahu. Kalau tak aku dah gelabah. Waktu kalau aku tahu masa aku tengah red zone, aku dah gelabah. Lagi aku demoralize lagi lah. Lagi aku demoralize masa tu aku tak ada lagi nonchalant. Tak nonchalant sangat. Mungkin lepas tu kata, rasanya dah kena update resume lah ni. Dah kena update resume. Tapi time tu kan aku cakap masa tu aku tengah kerja full time. Kau rasa macam stable lagi lah. Stable lagi good kan. Sekarang ni kalau aku berada dalam red zone, aku risau. Yelah. Tu lah. Tapi alhamdulillah, lepas Samfros berada dalam red zone tu, next season, boom, dia menang. Dia menang best talent. Aku pun tak expect sebenarnya sebab aku ingat orang lain. Tapi bila Samfros menang, dia well deserve lah. Sebab memang season tu banyak dia berubah. Banyak. Kalau ikutkan Samfros, aku ada 4 kepala yang selalu ada geng. Dalam casting ni. Aku, Adin, Milo, Sid. 4 kepala ni memang sekali lah. Apa-apa pun pergi mana ke apa ke, mengumpat ke kita orang 4 lah. Kan? Lepas tu kalau kau tengok pada season yang dia menang tu, dia tambah seorang lagi Samfros. Kau nak cerita dia punya macam mana dia menerima feedback, macam mana dia mengubah diri dia sampai dia boleh untuk get along with other people. Itu yang sebenarnya pembesaran yang diperlukan sebagai seorang pengulas. Yelah. Bila kau ada sinergi dengan caster-caster lain, kan? Sebab kita rakan sekerja mah. Apa-apa pun dekat atas meja, kita kena borak agak. So chemistry kita kena ada. Nampak bila Samfros nak masa season dia menang tu, dia dah banyak borak dengan orang lain, start rapat dengan orang lain. Dia macam mudah untuk bergaul. Faham? Itu antara benda yang paling drastik aku nampak untuk dia lah. Kalau kau nak compare dengan season sebelum tu.
Mungkin season sebelum tu dia lebih fokus kepada tim dia sebab dia dulu kan tim rumah. Yalah. Coach sebagai semua kan. Mungkin dia lebih fokus pada diri dia. Tapi bila dia start untuk buka open, dia menerima pendapat orang, feedback orang, dan dia pun sekarang kalau cast dengan aku, dulu dekat dengan aku dia cakap dengan aku kan, kau cast masa cast tengah layar, kau tahu cast tengah layar kan? Lagi elok daripada kau cast MPL tu, dia cakap dengan aku. Dia cakap dengan aku, asal kau cast MPL macam sampah lah, macam cerita. Masa tu lah. Tapi lepas daripada tu, aku admit juga masa dia cakap tu, aku pun salah. Sebab memang aku sedar pun, masa tu kan aku ada red zone. Masa dia cakap tu, memang aku cast bullshit pun. Serius. Dia cringe berlebih. Lepas tu tak tahu macam mana aku nak kawal sinergi aku dengan customer. Memang betul pun masa tu. Benda tu bagi aku sedar juga lah. Tapi sedikit sebanyak bila season per season, dia makin lama makin matang. Setiap orang yang ada dekat dalam kita punya talent pool tu. Aku, Samfro, Hadin, Sid, kita semua belajar each other. Lafel kita punya ketua lah. Karakuri, kita sebagai satu family. Kau buat silap, kita belajar dari silap kau. Sekarang ni aku nak cakap semua talent pool dekat MPL masing-masing backup each other. Kau buat salah, bukan kau je yang kena belajar. Kita pun kena tahu apa yang kau buat salah. So kita tak buat untuk next. And kita try untuk cover balik pasal benda tu. Kalau kau buat salah, aku cover kau. Kalau aku buat salah, kau cover aku. Macam tu. Pasal, yelah, kau cari kesalahan orang lain dan sebagainya kan. Tadi kau cakap, kau cuba untuk improve lah. Kalau contoh, kawan kau buat salah, kau cuba untuk improve dan sebagainya. Aku nak tahu, kenapa tak ada, tak ramai customer perempuan lah? Ada buat, soalan tu macam terlampau ni sangat ke untuk kau? Kalau ada, tampilkan diri. Sebab sekarang ni adalah apa panggil? Apa dia? Audition ada audition basically. Yang apply pun tak ramai. Macam mana? Kalau ada yang berkualiti, okey, jalan je. Okay, sekarang ni setakat ni untuk ML tak termasuk sebelum season 7 Sebab sebelum season 7 tu cucu pada kan. Betul. Kita selepas ada 2 orang je. Talent, bukan talent, caster. Kalau talent Rose lah dengan Fira kan. Tak talent. Caster, sorry. Farizah dengan Riz. Farizah sampai season berapa entah. Tapi tak sambung sebab tak tahu lah apa mungkin personal issues dia atau performance aku tak pasti, aku tak tanya dia. Tapi apa yang aku nampak dekat Farizah adalah dari segi analis dia boleh untuk cast lah kiranya. Dia bukan jenis yang play by play. Untuk siapa yang tak tahu, play by play tu yang tukang jerit tu. Bila tengah fight, orang yang baca pasal fight tu. Lepas tu next ni dia ada apa? Play by play lagi? Play by play dengan analis lah. Color ataupun analis. Yang tu yang akan cerita lepas habis fight. Apa yang jadi, apa semua. Tu Farizah lebih ke arah tu. Tapi memang kita dekat Malaysia ni memang ketandusan Colors ni bukan, caster perempuan. Caster perempuan satu, lepas tu caster perempuan dia kalau nak play by play ataupun color ni kena ikut pada personality. Kalau tengok pada Riz, dia boleh buat play by play sebab macam mana dia cara dia bebel. Macam mana cara dia lontarkan suara dia. Tapi kalau dia masuk bab analis, dia tak boleh setanding dengan Karakuri. Dia memang power dekat play by play. Tapi untuk Farizah, dia tak boleh buat play by play. Dia lebih ke arah analis. Cuma dekat Malaysia ni aku nak, kalau kau tanya pasal tak ada caster perempuan, memang kita tak ada talent yang boleh untuk projectile suara dia orang jadi play by play ataupun nak analis deep macam Karakuri sebagai caster profesional kat MPL. We talking about professional ya. Caster profesional. Jadi kau pernah ada in-depth analyst yang macam mana Karakuri buat, macam mana Syamilo buat untuk kau sebaris dengan lanat talent yang ada sekarang ni lah. Kau dulu ada customer Melaya, bukan ramai kat situ? Aku masuk customer Melaya, lepas tu customer Melaya lingkup. Memang aku ada sway aku cakap. Lingkup tu maksud tak aktif lah? Ya betul, tak aktif, memang tak aktif langsung. Dulu siap. Aku pun mana dia tahu lah apa cerita dalam tu. Macam, yelah. Rasa asal customer Melaya tak aktif? Aku tanya kau. Aku tak sure tu. Sebab aku just join tu sebab
as macam member lepak macam tu ke. Faham? Lepas tu nampak diorang cari caster lah. Nampak korang kan caster, korang cast game-game community apa semua kan. ML, siapa nak cast game PUBG apa semua. Basically platform tu bagus tau. Sebab kau nak scouting senang. Kau tahu siapa yang boleh, siapa yang tak boleh. Even kalau tak boleh pun siap ada belajar kan. Dengan J apa semua, on the go. Ada kat dalam tu juga yang ni guide. Secloud pun dalam tu juga. Yang mana otai-otai lah basically. Tapi aku tak tahu kenapa after Piot. ya, PKP je lah yang aktif pun. Lepas tu after that dah macam kosong dah. Sebab aku rasa orang lebih sekarang ni baik cari real job. Yelah. Kalau compare dengan caster ni belum tentu kau dapat. Itu satu. Pasal aku dengar cerita yang tak manis juga dalam tu. Pasal bayaran tu tak laku. Bayaran? Pasal bayaran lah. Contoh lah, contoh aku tak tahu lah ini. Aku disclaimer awal lah. Ini aku netizen kan. Okay, aku dengar cerita lah. Orang kata macam contoh aku dapat job. Untuk projek tu contoh 1,000. And kita ada nak caster 1,000. Patutnya bila aku scoutkan caster tu, aku bagilah duit yang bagus lah untuk kau. Contoh aku bagi kau 150 je. Untuk macam tu lah. Itu yang aku dengar. Oh, low lah. Low ball gila lah. Macam tak boleh caster. Padahal kau dapat 1,000 ni. Bajet untuk caster kau 1,000. Contoh 1,000 duduk 2 orang. 500 kan. Dia bagi kau 150. Yang lebih tu aku ambil lah. Faham? Tapi dia cakap dengan kau, dia cerita dengan kau, dia jadi orang tengah ha. Dia kata dengan kau, job ni 50 contoh. 50 ni. Tapi ambil tu dia ambil lah. Lebih tu dia ambil lah. Itu yang aku dengar cerita, aku tak tahu lah. Tapi benda tu memang selalu berlaku pun. Kat mana-mana pun, tak kisah pun casting ke, even production ke sebagainya lah. Patutnya kau kena, tak tahu lah kan. Dia pun nak untung lah sebab dia dapatkan job tu kan. Tapi pandangan kau macam mana? Okey ke buat benda perangai macam tu? Tak okey lah. Tak okey lah. Kalau kau tahu aku baran kan, usaha aku sama dengan kau kan. Tapi yelah. Dia bergantung pada macam ni kalau kau nak ulas benda ni, dia tengok pada projek tu, dia ambil kau. Lepas tu kau ambil orang lain kan, subcon lah kira ni kan. Kira subcon lah. Tapi subcon kau tu adakah layak untuk dapat amount yang sama dengan kau? Tu kau kena kira tak? Ya. Misal katanya aku sebagai debut caster, tiba-tiba aku dapat projek ni, andai kata aku petik seorang daripada Sid contohnya. Sid ni dah lama lah casting. Dia buat projek 1,000. Lepas tu aku ni baru start casting ni, dia akan bagi aku 200. Sebenarnya kau tak layak tak komplain benda tu. Ikut kau lah. Sebab bukan ikut kau, tapi ikut dia lah. Sebab dia yang dapat projek tu dan dia ambil aku untuk jadi teman dia, ataupun ganti dia. Dan aku tak ada pengalaman. Kau tak boleh dapat rate orang yang berpengalaman. Tapi kita memang dekat Malaysia ni tak ada pun minimum rate casting apa. Yang bagusnya customer layan ni adalah dia orang try untuk fight the minimum wage. Minimum untuk wage. Caster dia dapat apa. At least caster tu dapat pengalaman. Yalah, ada yang setengah yang menerima. Yeah. Yang tak menerima lah basically. Ataupun dia boleh katakan tak adalah professional, dia semi pro lah. Basically semi pro tapi dilayan sebegitu. Ada juga yang macam tu. Benda ni sebenarnya boleh je kita bantras kalau setiap orang ada minimum. Bukan, setiap orang ada common sense. Sebab it's a mutual agreement. Kalau kau offer aku 50 untuk aku casting, kalau aku tak terima, benda tu dah settle. Betul. Tapi kau terima, lepas tu kau nak komplain. Kau faham tak? Tak payah. Ya, betul lah. Patutnya daripada awal. Tapi tu dia jadikan benda tu macam satu isu. Satu isu. Cakap, aku dapat je. Tak, sebab dia jadi macam tu, aku rasa. Sebab dia dengar daripada kawan dia. Dia cerita. Dia kata, kau tahu tak, sebenarnya projek ni sebenarnya 500 tau casting. Pasal kau dapat 50 ke? Aku dapat 50. Aku rasa benda tu yang spark sebenarnya. Saya orang Melayu kan. Suka mengumpat. Tapi benda tu dia sebenarnya tak ada, bukan isu yang, bukanlah aku tak cakap benda ni adalah isu besar ataupun besar ke tak besar ke, itu bergantung pada sendiri nak faham macam mana kan. Bagi aku, kalau kau nak cakap siapa yang salah kat sini adalah dulu. Sebab orang tu bagi offer kau rendah satu hal. Yang kau pergi terima buat apa? Yelah. Muncul kira bukan dia pergi cekik kau letak pisau kat kau punya leher. Kau terima sekarang aku nak kau kas RM50. Tak ada kan? Tak ada lah. So it's a mutual agreement. Ya. Kalau kau tak terima benda tu tak jadi. Aku pun pernah je kena. Orang bayar aku 300, suruh aku buat overlay, kas seorang-seorang.
Dengan 5 best of 3. Wah, time tu aku pernah kena tak? Kena dulu masa mula-mula lah. Faham tak? Masa tu time tu aku buat untuk boleh cakap lah. banyak lah. Banyak. Time tu basically time tu PKP lah. Time tu PKP and dia just community je. Apa dulu aku ingat ada kejohanan PKP 1.0, 2.0, 3.0 kan. Itu lah. Time tu aku kasi PUBG Mobile. Overlay ni bagi aku cakap apa penat sial. Gila tu. Tapi rate rendah kan. Dah. Masa tu kita terima je kita terima je lah sebab time tu tak ada buat apa kan. Lepas tu kau pun macam baru nak start. Dan kau pun tak bercakap pasal benda ni. Sekarang ni baru kau keluarkan. Tak tahu lah sebelum ni kau cakap ke tak. Tapi sekarang ni kau baru keluarkan. But kau menerima sebab kau terima benda tu. Betul. Kau dah terima. Kau dah cakap okay, kau dah aware. Kerja kau sekarang ni kena buat overlay dan cast. Kau dah terima. Walaupun rate tu kau rasa macam berat. Tapi kau dah terima benda tu. Kau buat. Kalau kau aku tak ada pun bising. Tak ada bising. Aku okey je. Tak ada isu pun. Cuma kau bangkit kat sekarang. Dulu aku kan kau mengumpat kat aku lah cerita kan. Bayar aku 500 je siap. Kan? Tak cakap jadi isu benda tu. Yalah, betul. Tak pasal nanti orang yang lama, cerita lama dia petik balik. Yalah. Dia apa-apa mutual agreement dekat dalam Malaysia ni, aku rasa di setiap isu ataupun setiap kerja ke kerjaya ke pilihan hidup ke, semua melibatkan mutual connection. Jarang ada paksaan. Kita ni negara yang bebas dan merdeka. Yang nak merdeka kan? Merdeka. Apa? One for all. Dia bila ada kebebasan ada untuk berfikir dan juga buat pilihan. Yeah. Setiap pilihan kau berbalik pada Mubazin tadi tu juga. Pilihan dia dan kau kena terima konsekuensi dia. Jangan nak komplain sebab kau dah terima benda tu. Kau yang berbeli cakap yang kau nak ambil effort tu. Tapi rata-rata alasan dia orang akan cakap macam ni. Aduh, bayar sikit ni. Tapi aku bilang aku dah terima tapi aku nak buat dia lebih sikit je. Tapi dia buat jugalah benda tu. Dia maybe akan ada kadang-kadang ada isu-isu macam tu lah. Macam dia kata macam aku terdesak ni, aku nak ni, aku kena buat kat sebab kita kena kira POV orang lain juga kan. Kadang aku nampak je kadang macam aduh asyik takkan nak kerja dengan Muntu ni. Contoh kan kerja Muntu ni tak banyak ni semua kan. Aku nak ke ada main game lain bosan tu ni. Macam tu. Tapi dekat kontrak tak boleh buat apa lah kan. Tapi tak tahu lah, mungkin itu kadang-kadang ada juga mungkin itu jalan paling mudah dia untuk dia keluar daripada satu organisasi tu, dia buat creating an issue lah. Ataupun dia dulu seorang-seorang kuku kan. Tak ada orang pandang dia. Tu jadi lah story. Boleh jadi juga. Dia situasi POV orang lain lah. Betul lah apa cakap tu. Kalau kau yang ni open end discussion lah. Kalau kita kira daripada POV macam kau terima tak terima tu, boleh jadi kau terpaksa terima sebab kau tak ada apa-apa job. Betul. Kau terpaksa terima. Lepas tu bila kau rasa macam kau dah level up, kau rasa macam aku nak try. Kau kena tahu diri kau worth berapa. Itu je. Kalau kau baru sekali dua buat community event, kan, kau cari reasonable price yang setimpal dengan apa yang kau punya pengalaman. Faham? Kau punya pengalaman, kau punya apa yang kau buat sebelum ni. Kalau kau nak demand production besar macam IO ke apa, macam Bomba production ke kan, agak mahal. Janganlah. Faham tak? Contoh. Dia simple. Itu memang mahal pun. Mahal kan. Tu lah, nak bayar 1,000 memang tak layan dia. Main 10K atau 100K. Macam tu lah. Dia kena tahu your self worth berapa. Yalah. Macam Apek kan. Aku tahu kau bayar dia mahal. Kau bayar lebih sikit, dia tak gitu. Yalah. Dia tapi bagi aku sebenarnya banyak faktor je kalau kau cakap pasal cari job ni semua kan. This is the risk ataupun inilah lumrah untuk job tender macam ni. Yang freelance lah. Freelance lah, job tender macam ni. Kau pilih untuk buat job tender macam ni dan ini adalah lumrah dia. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Sama juga aku macam caster. Kadang-kadang ada. Dan aku dikategorikan sebagai bernasib baik juga, alhamdulillah. Sebab aku memang diikat kontrak dengan Munton. Jadi apa-apa event Munton aku akan diketengahkan bersama dengan talent-talent lain. Dan aku nak bersuara benda ni pasal caster-caster yang tak ada kontrak dengan game-game lain. Kalau kau pilih untuk jadi caster, kau kena terima inilah lumrah dia. Dan tak ada job itu adalah satu benda. Bukan semua tempat buat job dan nak kau. Ya. Faham tak? Kalau betul-betul kau nak gaji bulan, pergi kerja tempat lain. Kerja biasa lah. Kerja biasa. 9 to 5 semua kan. Dan itu pun pilihan juga untuk kau. Faham tak? Kau yang pilih untuk pergi ke jalan casting. Dan kau tahu bila kau pergi ke jalan casting, kau akan ada satu masa kau kemarau.
Tak ada event. Tak ada event, Tak ada job. Aku pernah rasa benda tu. So berapa lama kau pernah bertahan? Maksudnya berapa lama yang kau tak ada job tu? lama tu. Aku kadang pernah 2 bulan. 4 bulan. Tidak, 4 bulan. 3 masa mula-mula tu. 3 bulan, 4 bulan. Tapi time tu kau dah memang ikat kontrak yang muntun dah. Time tu aku kas 200 pun aku je layan dia. RM200 pun aku layan, tapi game bersepah lantak kan. Tapi aku tak complain. Oh, tapi aku pun nak faham juga pasal kontrak tu. Which is kalau kau dah cast MOBA, kau tak boleh cast MOBA lain kan? Kalau kau cast betul. game fighting ke. Boleh. Sebab tu aku cast FF. Ya, FF kan? Sebab tu aku jumpa Apek. Apek aku jumpa masa M6 kan. M6 lah. Lepas tu aku jumpa dekat FF. Yelah. Aku perasan kan, tiba gila Amal faham ke Free Fire kan? Memang macam tak minat ke Battle Royale ni. Sebab dia sendiri kata, aku tak boleh Battle Royale kan. Kita limit tapi aku boleh cast lah, okey lah. Dia belajar. Kau belajar lah, betul lah. Sebab basically aku rasa dalam casting ni sebenarnya kau kena knowledge game tu. Betul. Sebenarnya. Kau pilih jalan ni dan apa yang kau kena buat. Itulah. Kena belajar. Sebab aku memang tak main Free Fire langsung. Aku cakap dengan kau, kalau aku buka Free Fire semata-mata untuk study saja. Aku tak pernah tekan rank, main solo tak pernah. Serius. Alhamdulillah aku tak pernah. Aku tak pernah rank dengan Hajiat ke, aku tak pernah pergi main dengan Abang Syak ke. Kau tanyalah dia orang, sekali pun aku tak pernah main dengan dia. Tapi aku download Free Fire sebab aku nak tahu dia punya skill, dia punya mekanik dia belajar tu. Bila kau masuk casting kau pala tahu lah. Tapi basically kalau kau jadi caster ni, kau main lain tu sebab kau cast professional game tu. Dia lain dengan sama juga macam ML. Bila kau main rank kan, kau lebih kepada nak tahu okay ni kena tak, item ni kena tak, itu je. Kau bukan nak tahu gameplay dia semua kau kena tengok dekat professional lah. Professional. Sebab apa kita main jauh, subhanallah kalau kau nak bandingkan dengan professional player. Jadi aku implement apa yang aku belajar kat ML, which is aku download FF, aku bukan untuk main. Tapi aku lebih kepada nak faham mekanik, faham bukan item. Kalau dia active skill, passive skill, Free Fire kan. Dia rumit sikit daripada PUBG. Sebab dia tak ada pintu kan. Lepas tu kau PUBG Free Fire. Free Fire tak ada pintu. Free Fire tak ada pintu. Tadi kau cakap PUBG. Sebab tu rumit. Sebab lepas tu dengan adanya wall lah bagai semua. Jadi bila mula-mula kau cast Free Fire tu memang akan kekok. Dia akan jadi macam susah sikit lah nak, sebab kan aku dah bagi tahu kau aku bukan jenis yang FPS nak cari orang sorok ke apa kan. Tapi bila lama-lama kau biasakan diri, kau buat palatau kau, nanti orang akan terima lah benda tu. Tapi kau setuju tak yang tak semestinya nak jadi seorang caster ni kau perlu jadi professional player? Bukan professional player, maksudnya kau kena power main game tu. Tak tu, tak. Kan? Tak. Itu atas usaha kau. Kau study lebih, kau dapat lebih. Tak semesti kau kena power game tu lah. Tak semesti kau kena power game tu. Free Fire aku tak main pun. Yelah. Macam tu lah. Based on kau punya statement tu, yelah patutnya nak jadi, sebab kadang mungkin orang tu dia nak cuba jadi casting. Tapi macam, tak pernah main game. Tapi aku minat jadi casting sebab aku dengar cerita kau nak jadi DJ radio lah bagai apa semua kan. Betul. Serius. Sebab tu cakap kan aku tengah cari kerja. Aku tak kisah apa-apa. Aku nak isi masa aku Isnin sampai Jumaat tu. Supaya aku tapi pun sebenarnya nak RTM ada buat part time tau DJ radio. Sebenarnya kau tahu lah. Nanti aku tanya member. Aku okey. Apa-apa yang melibatkan mic, kamera aku alright on. Tapi radio tak ada kamera lah. Tak kisah suara aku je lah. Tak apa-apa yang melibatkan mic dan juga kamera. Kalau kamera tak ada mic pun aku okey. Jangan suruh aku jedak-jeduk je. Jangan nak. Nanti aku ni lah. Sebab tadi aku Selangor FM kot. Selangor FM ke Klasik Nasional ke layan. Aku okey. Boleh. Kalau kau ada member kat Selangor FM, aku ada member. Hari tu aku ada try hantar dekat RTM. Dia ada buka uji bakat personality ke pengacara, sorry. Aku ada hantar. Lepas tu dia dah keluarkan satu video dah ada calon-calon dia. Aku rasa macam dah tak dapat. Rupanya sebab aku ada member pembaca berita dekat RTM. Aku lepaskan dia hari Selasa itu. Saya kata tak keluar lagi result. So yang kau tengok tu adalah untuk pengacara sukan. Sebab tu kau dapat Isham Harimau Malaya ada tu dalam video tu. So cakap ada peluang lagi kot, ada kot. Bila kau dah cerita pasal tu, aku teringat yang Anugerah Sam. Anugerah Sam tu sebenarnya tu anugerah apa sebenarnya? Apa yang tiba-tiba kau boleh tiba-tiba tercalon? Dia Anugerah Sam ni aku cerita
yang aku faham lah. Dia sebenarnya kita kat Malaysia ni ada satu persatuan PENA tau. Persatuan PENA ni persatuan media sukan. Okay, media sukan. Dia nama dia apa tau? SAM lah. SAM kan? SAM lah. Benda lah dia punya nama penuh dia. Dia lebih kepada union untuk media-media cetak, media-media digital yang buat coverage pasal sukan. Berita harian, Metro, apa semua tu lah. Termasuklah TV, termasuklah Astro. So dia buat anugerah ni adalah khusus untuk orang-orang media yang cover pasal sukan. Dan ini adalah tahun ketiga untuk kategori pengulas paling popular. Sebelum ni tak ada pun. Anugerah SAM ni dah lama lah. Daripada zaman Tok Kaduk ni. Itu memang kementerian punya lagu? Aku tak pasti sama ada kementerian, tapi dia support oleh KBS lah. KBS kan? Dia persatuan yang disokong oleh KBS. Macam MSF kot aku rasa. Dia macam MSF kan e-sport. Lepas tu dia ni ada tahun ketiga. Kenapa aku calonkan adalah disebabkan Munton. Yang hantar nama kau lah. Dia hantar nama aku. Mungkin ada banyak. Aku tak pasti sama ada Tencent pun hantar ke. Aku tak pasti. Tapi Munton hantar. Lepas tu satu lagi pencalonan aku MSF kot yang hantar nama aku. Aku tak pasti sama ada MSF hantar banyak nama ke tak. Tapi nak jadikan sebagai rezeki aku terpilih. Sebagai salah satu calon dalam tu. Alhamdulillah kan. Nama kategori ni apa? Anugerah pengulas popular. Pengulas popular. Tapi bila aku pergi sana kedil tu rasa. Sumpah. Ramai. Aku seorang je e-sport. Yalah, yang lain semua TV kan? Yang lain semua TV. Yang sebelah aku Abu Bakar Tan. Aku macam bang, saya peminat abang. Terkentut aku tengok lepas tu Sekaici kan? Sekaici menang kan? Sekaici menang. Dia tak datang hari tu sebab dia ada urusan kat Indo. Tapi aku memang looking up to Aiman Sekaici untuk menang pun 3 tahun baik. Yelah. Tahun pertama COTG e-sport menang. Tahun kedua Astro ke bukan? Dia pengulas bola tampar. Perempuan. Tak silap aku. Dia tak tahu Astro ke apa, aku tak ingat. Aku buat research pasal sebelum aku pergi. Lepas tu tahun ketiga Aiman Sekaici tercalon sekali lagi, dia menang. Alhamdulillah. Aku tak expect lebih pun sebab aku tahu yang tercalon dengan aku tu semua hebat-hebat. Brother Mohsin, yang takraw tu, Aiman, Astro, dia Astro. Lepas tu 2 lagi calon RTM. Semua pengulas sukan tradisional. Aku ni kau mengulas apa? Game. Lain. Banyak mengarut. Betul lah. Kalau bila orang compare kan lah. Bila orang tengok e-sport atau sukan yang biasa, nampak lah dia punya cara pengulasan dia berbeza. Beza gila. Beza sebab aku rasa game ni kita main untuk seronok dan entertainment dia lebih berbanding dengan sukan tradisional. Memang sukan tradisional tu entertainment juga. Tapi faham kan game kan? Game kita main untuk seronok. Jadi aku bawa karakter aku tu. Untuk e-sport kita nampak untuk jadikan kita punya penonton tu untuk seronok. Tapi untuk sukan tradisional orang suka yang tengok macam lebih teknikal. Lebih teknikal, ya betul. Sebab itu kan dah daripada awal. Daripada kau lahir sikit dah ada pengulasan yang teknikal itu. Dah Hasbullah Awang semua tu kan. Sebab sejujurnya kalau kau letak aku dekat pengulas, kalau suruh aku ulas bola, memang aku tak boleh. Kau jangan. Kau main bola? Kau pernah main bola? Aku main bola. Tahu pasal bola? Aku tak follow. Aku main futsal, aku main bola tapi aku tak follow. Aku dah stop follow sewaktu aku dah stop main game bola. Waktu tu aku dah tak main. Lepas tu macam aku cakap lah, kalau suruh aku memang semua speciality dalam bidang masing-masing. Special aku dalam e-sports. Tapi kalau kau suruh aku mengulas game bola, kau kena bagi aku 2-3 bulan untuk aku study dulu. Sebab kalau aku langgar je, jadi play out pun aku akan cakap. Ataupun oleh. Ada oleh pun aku sebut. Yelah, betul lah. Tengok. Beza lah. Tapi kalau macam mungkin aku banyak terdedah kat e-sport, aku rasa benda tu entertainment lah. Macam best gila tengok orang kas bola macam ni kan. Daripada kas bola yang macam lawak. Pas yang cukup menarik bola. Bukan bosan lah. Tapi sebenarnya kita tengok pada viewers lah, sebab yang tengok bola tu semua lapisan umur kan. Kau kena profesional. Yang kalau nak main-main pun dalam aku punya kategori pengulas popular tu Brother Mohsin. Tapi itu pun dia tak mengulas dekat TV. Dia mengulas dekat media sosial. Dia TikTok dengan YouTube tak silap aku. Dia mengulas sendiri. Sebab tu dia boleh untuk langgar je kan. Buat lawak apalah kan. Mana-mana rancak berdosa lah dia kan. Macam-macam lawak dia keluarkan. Sebab dia bukan
Dia bukan ni apa mungkin formal. Dia bukan formal. Formal ni Sebab tu dia boleh melawak. Tengok Aiman Skaichi. Oh, serius. Ya, serius. Tapi syok. Tapi syok. Aku suka dia sebab dia boleh dui bahasa. Dia boleh dui Itu bahasa. paling power lah aku. Dia boleh dui. Kadang-kadang tak perasan pun yang ni orang Malaysia kas Inggeris. Sebab dia pernah kas badminton, bola. Yang dengar memang takraw pun dia kas. Ya, takraw pun dia kas. Gila. Memang susah tu bagi aku. Macam aku nak kas FF, aku kena tahu mekanik FF kan. Tapi kalau kau nak bola, kau kena tahu mekanik bola, kau kena tahu mekanik badminton, kau kena tahu mekanik tu. Tapi itu cara Aiman Skaichi nak survive dalam bidang pengulasan. Dia pun buat inisiatif dia untuk luaskan lagi dia punya rezeki. Jadi apa alasan orang yang start bawah ni untuk tak cuba buat benda macam tu? Benda-benda lain lah. Kita berbalik pada topik kita yang asal tadi. Kata tak ada job dan sebagainya. Apa inisiatif kau? Apa yang kau cuba buat untuk kau counter benda? Kalau kau tak boleh sangat bidang pengulasan, cuba kau buat benda lain. Dalam bidang e-sport jugalah, aku tak suruh kau cari kerja lain. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan bah. Ya, betul. Di situ ada highway. Aku setuju yang tu sebab benda tu aku buat lah. Ya. Sebab benda tu aku start e-sport. Masa aku cakap e-sport buat production ni lah. Layan behind the scene lah. Tak payah casting. Tak payah so-called streamer sebagainya. Buat benda lain. Cari inisiatif sebab e-sport besar tu. E-sport ni memang besar. Dia tak semestinya casting kena saja. pandai cari peluang lah. Kadang ramai-ramai mata yang pandang e-sport ni player je. Betul. Tak. Banyak lagi benda lain yang kau boleh buat. Kau jangan yang macam ni sombong ke apa. Sombong kau ayat dia. Macam aku caster je lah. Dan tak nak buat benda lain. Sebenarnya bila kau buat benda lain tu, secara tak langsung kau bagi diri kau pengalaman. Dan kadang-kadang pengalaman tu penting untuk kau jadi seorang pengulas yang baik. Macam aku cakap pasal pengalaman aku je. Kenapa aku boleh jadi caster sekarang ni. Aku mula-mula masuk MPL bukan sebagai caster. Aku yang tukang delete komen. Filter komen. Oh ya? Ya, season 8. Kalau kau tengok kat YouTube, dekat masa TikTok tak ada, Facebook. Season 8 tak? Season 8. Season 8 aku ada kerja belakang tabir kan. Aku buat replay tu. Aku belakang Carmen. Okey. Tukang delete komen. Kau gelak kau Ya, masa tu lah aku kenal Abu. Masa tu lah aku kenal Jerry. Masa tu lah aku kenal Rachel. Aku bukan datang sebagai talent. Aku tengok ada opening. Masa tu aku kenal Mamba. Ya, sebab time tu season 8 lah aku Adin baru cast aku. Dia baru start cast kan? Dia cast start season 7. Season 7 ya. Tak silap aku. Season 7 lah. Season 7 lah. Nyamilu. Itu pun one of kawan aku yang tiba-tiba paling MPL tu tiba-tiba. Kan? Terkejut lah. Adin tu pun dia adalah cerita dia. Cerita orang lain-lain lah. Tapi cerita aku masuk season 8 bila Mamba offer aku, kau nak jadi comment moderator tak untuk MPL? Dia offer kau macam tu? Dia offer aku macam tu sebab aku memang kawan dengan Mamba. Dalam dulu aku e-sports team dengan ASG dulu lah. Dia Mamba aku semua dah. Lepas tu dia offer aku. Macam aku on je lah kan. MPL load kan. Komen, delete komen ke apa, pergilah. Lepas tu aku pergi kan. Tapi masa tu kan tiap season akan ada cari pengulas yang baru. Aku pun apply. Tapi dalam pada masa yang sama, bila aku apply, aku belajar. Bila aku delete komen tu, production macam mana, apa yang producer nak, apa yang talent nak, talent buat macam mana. Aku tengok tu Carmen, dia nak bagi feedback. Dulu producer garang tu. Carmen paling aku respect lah. Dulu masa time briefing ataupun masa time apa panggil kalau lepas tu postmortem. Debrief betul lah. Cakap yang kuat apa. Masa debrief producer yang datang bagi feedback dekat caster kalau caster buat salah. Dulu. Dia akan marah. Dan Carmen dia print out semua komen-komen yang macam bagi condemn dekat dia baca satu-satu kat kau. Kenapa you buat macam ni? Kenapa tak buat macam ni for my show? Macam tu. Kalau kau buat salah dulu. Pasal aku dah kenal Carmen macam tu. So dari situ aku macam tahu. Faham tak? Bila aku apply caster selection tu, aku cuba elakkan buat mistake. Apa yang dia cakap dekat caster lain. Bagi feedback. Kau belajar daripada debrief. Walaupun time tu bukan kau caster lagi. Masa tu bukan caster je. Masa tu sebab debrief tu bukan untuk caster je. Untuk production sama. Sebab aku pun pernah kena marah dengan Carmen. Sebab aku salah pilih pemenang ke apa. Masa tu aku pun dibertanggungjawab untuk
bagi skin kat orang kan. Dulu kan ada giveaway skin bagi sebab aku ada kutip komen yeah. Ada juga, aku ada buat salah juga masa tu. Aku ada buat salah juga dan aku pernah kena marah dengan Carmen. Tapi benda tu mendidik aku. Sebelum aku jadi caster, dan bila aku jadi caster, aku rasa masa debrief aku pun pernah kena marah. Tapi aku nasib baik sebab jumpa Carmen sebelum Carmen berhenti jadi producer untuk MPL sebab dia dah naik pangkat di tempat lain. Tapi pengalaman aku dengan Carmen tu sangat mengajar aku sebagai seorang pengulas itulah masa tu juga masa dia marah-marah aku tu jugalah aku ada dalam red zone. Tapi sebabkan masa tu aku ambil apa yang dia bagi nasihat tu memang demoralizing. Tapi lebih kepada untuk aku membina diri aku. Aku lebih fokus untuk okey, aku buat balik baru kan. Aku buat karakter aku sendiri. Entahlah awak nak cakap apa kan. Tu yang aku boleh tu. Jadi best talent. Sebab aku tak target pun best talent. Sumpah aku tak expect. Sebab bila kau fokus pada diri sendiri, benda lain akan follow. Bagi aku macam kau kerja agama ini Dafiq cakap dalam GMY. Kalau kau kerja agama, dunia akan follow. Tapi kalau kau kerja untuk development diri, orang lain benda lain akan follow. Pencapaian ke, kemenangan ke. Sebab aku tak pernah target untuk menang talent of the season langsung. Sebab aku tahu talent-talent lain lagi lebih layak. Nampaklah yang first time tu kau macam tak expect First time. Tapi second time tu macam expect Sebab tu kau motor. Preparation. Aku tak expect gak sebenarnya. Sebab kali kedua kot. Gila kau. Yelah. Terkejut aku. Aku ingatkan orang lain yang menang akan pas-pas kat Karakuri ke apa. Yelah. Aku terfikir macam second time mungkin orang lain aku. Orang lain kan. Aku ada benda macam tu juga mungkin orang lain kot. Sebab takkan nampak macam memang imbas sangat ke si imbas ya. Imbalance. Imbas sangat ke member ni kan? Aku tanya. Tapi tu aku tak tahu dah ada orang tanya soalan ni ke belum. Ingat tak pada aku tak ingat grand final ke MPL ke yang host tersalah. Tak tahu mungkin cara penyampaian dia kot. Apa yang hutang? Yang hutang Bukan, cara penyampaian yang untuk pemenang ke, tak tahu aku. Kan game tu dah habis. Tapi kan dia tanya balik soalan tu. Patutnya dia terus shout out lah nama player yang tim yang menang tu. Masa yang baru ni ke? Baru ni kot? Daniel Cheng tu? Cheng. Siapa? Yang mana? Mengumumkan siapa kau? Mengumumkan tu. Ada orang tanya soalan tu? Tak adalah. Benda tu biasanya tak ada orang tanya pun. Benda tu kau rasa dia tak ada orang brief dia ke? Ataupun dia yang gugup ke macam mana? Okay. Sebelum aku get back to this, aku dah borak dengan Daniel Cheng tu. Dengan siapa? Dengan Daniel Cheng tu lah yang buat. Ya. Kan. Basically dia tu adalah orang yang hebat sebenarnya. Itulah tu aku cakap. Kenapa benda tu boleh berlaku? Dia macam cakap macam dia punya pencapaian sebagai seorang host ni dah lama dalam media hiburan. Media yang dia lebih kan Astro punya orang. Dia Astro punya talent. Dia pernah handle international masa Superman keluar, dia yang pergi interview James Gunn. Kau ingat kita punya talent boleh buat macam tu? Kalau aku pun aku tak tahu nak cakap apa tu. Interview James Gunn, pelakon-pelakon Superman. Dia yang masa Twice datang, Bonia jadi ambassador ni. Kau tahu K-pop fans macam mana kan? Kalau kau buat mistake, kau akan kena kecam. Dia yang jadi host dan orang puji dia. Dia adalah orang yang hebat. Tapi bila masuk dalam e-sports, dia sendiri cakap aku memang satu scene yang sangat lain. Dia cuba bawa macam mana dia handle media yang biasa. Biasa dia buat Dia bukannya pandang rendah ke tak. Aku tahu dia seorang yang rajin sebab aku nampak dia study. Dia banyak tanya masa sebelum dia start hosting lagi. Banyak tanya kita orang e-sport ni macam mana sebenarnya. KD team ada biasa. Banyak tanya, banyak belajar. Tapi biasalah bila dia macam ibaratkan sebagai first time hosting sebab e-sports memang sangat lain daripada media yang lain. Jadi bila dia buat macam tu dengan flow dan sebagainya yang mungkin dia tak clear ataupun dah brief tapi sinergi dia dengan Rus pun tak nampak macam terlalu ukuah sangat. Jadi ada disconnection. Dan jadilah benda-benda macam tu. Sebab apa dia buat apa yang dia di brief. Faham tak? Sampai ada kesilapan di sini dan di sana. Tapi bagi aku okey je. Sebab sekarang ni benda tu dah jadi lawak benda tu jadi lawak. Benda tu lawak. Dan benda tu pengalaman untuk dia. Tapi aku tanya dia balik. Tak rasa tak ada bila dah berjadi macam tu kan.
dia punya talkback tak bising ke? Tak bising ataupun producer macam okey je time tu. Masa tu. Tak mungkin lah. Masa tu lah. Maksudnya bila benda macam tu berlaku. Mungkin Ros ada cerita dengan kau ataupun tak ada. Producer dia akan bagi feedback lepas habis semua sebab bila kau bagi feedback directly host dia akan kacau. Dia kacau teruk lah. Kacau teruk. Why you do this? Gila kau tak kelabah aku. Yelah. Atas tu kan. Jangan bagi masa tu biar ada lah sebab orang buat meme muka Ros macam kan dia buat meme kan. Muka Ros macam pelik sebagainya. Orang lain pelik kan. Komen sampai aku yang tak boleh belah. Yang dekat TikTok ada orang buat macam apa? Stiker. Macam post motor. Macam post motor. Apa saya rasa ni ada ambil talent extra. Macam tu aku macam teruk sangat lah aku tengok. Aku bila personally aku tengok macam agak lah, tapi bagi aku mungkin itu style dia. Kan? Mungkin dia terbiasa macam tu kan. Phone dia semua. Kau biasa kan benda-benda macam tu kan dekat konsert. Betul pegang phone pegang gambar semua. Gambar. Tengok apa basically point atau key point benda semua kat phone semua okay? Macam tu lah. Kalau contoh aku gantikan tempat dia dekat event-event menyanyi. Tak aku bawa perangai aku kat e-sport pergi kalau aku buat first time. Sama juga. Contoh kalau komuniti hiburan dia sama toxic macam e-sport, aku akan kena kecam juga. Ya. Basically benda yang sama. Dan keadaan dia masa tu sebenarnya masa hari tu dia down lah sikit. Tapi lepas daripada tu dia okey je. Dia sangat profesional. Aku ambil benda ni sebagai lawak je. Yelah. Memang sebenarnya tak perlu ni pun. Dia mungkin dia kena banyakkan lagi aku event-event. Itu pun first time gila kan. Seriously first time. First time kan. Dia pun tak main game. Yelah tak main game tiba macam kena ni pula kan. Jadi talent. Dia jadikan sebagai satu pengalaman pengalaman untuk dia. Sampai dia bawa siapa kau umumkan tu masuk dalam Race the Star. Yelah. Yang event nyanyian tu kan. Dia jadi tagline tu. Jadi tagline dia siapa kau umumkan tu. Aku jadi identiti dia pula kan. Identiti dia. Identiti dia boleh claim. Dia pengalaman yang sebenarnya mengajar dia. Aku respect dia sebab dia boleh untuk cover balik. Tapi itulah komuniti sport Malaysia ni sebenarnya kadang-kadang aku bersyukur juga bila ada komen-komen toksik macam ni. Sebab apa? Benda ni menunjukkan bahawa ramai yang care. Concern. Dia ramai yang kisah pasal MPL ni. Macam mana cantik flow dia. Dia sebenarnya instant feedback untuk kita. Sebab tu aku suka tengok komen bila aku tengah cast. Instant feedback. Kalau aku terlalu over, akan ada orang cakap over. Kalau sampai 10 komen cakap aku over, aku akan tone down. Macam tu lah. Faham tak? Aku rasa time FL kot. FL lah. Banyak komen macam tu. Macam apa? Tapi orang suka. Ni bukan custom MPL. Ni custom MPL. Itu biasa lah. Orang akan ni lah. Cakap dia reti ke ni kan. Tapi orang suka lah dengan energi kau. Sebab benda tu yang orang nak pun. Aku pakai karakter aku je. Sebab aku ada cakap juga dengan custom FF lain kan. Cubalah serlahkan karakter kau sebagai seorang pengulas kan. Orang nak tengok benda tu. Yang paling menyelah aku tengok Ajiat lah. Ajiat memang buat kepala dia. Itu bagus lah. Kan. Teruskan je lah. Jadi bila komen ni sebenarnya yang kenapa aku rasa cakap tadi aku rasa bersyukur sebab dia boleh jadi instant feedback kau. Jadi ada banyak otak yang tengok, banyak mata yang tengok dan terus keluarkan komen. Jadi secara tak langsung kau boleh improve on the spot. Sebab setengah masa aku diajar untuk tak tengok komen. Masa aku tengah casting, masa awal tu. Sebab takut kacau mental lah. Takut gangguan lah. Tapi bila semakin season, aku rasa komen ni sangat penting lah untuk aku. Itu cerita dia. Buat panjang pula kan. Panjang. Tapi kau asal tak teruskan casting? Kenapa tak teruskan casting kan? Kau tak masuk ke pemilihan casting PUBG tu? Aku rasa Mushi dapat nombor 3. Lepas tu tak ada lah. Oh yang ni apa? Yang pertandingan ke apa kan? Pertandingan kosong. Apa caster apa aku lupa. Dia event kan? Dia PUBG punya ni kan? Pencarian caster bukan? Yang aku tahu Dibo nombor 1. Ada lagi ke? Tak dulu. Dulu. Aku tak ni. Dibo nombor 1, nombor 2 Senpai, nombor 3 si Mushi. Lepas tu lepas daripada tu aku tak tengok dah pemilihan caster daripada PUBG. Aku kan tak minat lah. Tak tahu lah. Aku malas. Ada lah sifat malas tu. Sebab aku rasa macam aku lebih selesa duduk kat belakang tabir. Faham? Lebih selesa kat tabir sebab
aku minat benda teknikal sebenarnya. Benda teknikal apa semua. So sebab minat juga kalau casting sebab sebelum ni aku pernah cast dengan Adin apa semua. Time yang aku dengan Mok. Mok kan dulu Dia SRP apa kau kan? GOD. Jody. Dengan GOD Game apa of semua. Duty. Gamers on Duty kan. Itu lah sebab kita, basically bila kau tanya soalan tu, aku Adin apa semua tu, Yoni apa semua, basically cara tiba-tiba macam Mok kata, okay, kali ni korang tak payah stream dah. Aku nak buat satu community event, korang kena cast. Dari situ lah tiba-tiba kena cast. Aku tak tahu pun tiba-tiba nak kena cast. Kita cast. Lepas tu Mok pun bagi feedback apa semua bla bla. Adin pun dia dulu tak pernah cakap, sekarang dah pernah cakap sampai jadi caster APL. Macam tu lah, benda tu benda yang memupuk. And aku ada minat untuk cast, tapi aku tak boleh nak go sangat kot. Macam kalau aku minat macam menyembang podcast macam ni aku minat. Tapi kalau macam go technical apa semua aku kurang sikit lah. Tak minat kan ni. Duduk belakang tapi ya, kalau sembang-sembang macam tapi sekarang casting boleh borak tau. Apa ni? Itu lah, casting banyak kena borak kan. Tapi kena based on the relevant punya benda kak. You have to know the rules in order for you to break the rule. Ya. Kau kena tahu rule dia dulu. Kau kena ikut dulu. Masa mula-mula dulu aku tak buat lawak mana pun. Aku ikut je peraturan. Follow the ni lah. Template casting. Producer casting Bila aku bersyukur juga sebab aku antara caster yang boleh buat perangai tanpa kena kecam. Sebab kalau orang lain buat perangai macam aku, tak, mungkin muka kau kena kot. Sebab muka kau kelakar Muka aku kelakar. Muka kau kelakar, bukan muka serius. Tapi aku pernah lah tengok muka kau time kau first time jadi caster. Ikat rambut kan. Time dekat caster Melaya tu macam ya. Tentu dengan Mushi training kan. Training berdua kan. Sebab time tu kan aku ada kan tengok kau dah training. So macam ni serius kan. Lepas tu tak sangka yang sebenarnya kau boleh buat lawak. Mula aku ingat kau serius kak. Tapi lepas kau tengok muka kau sebenarnya kelakar lah. Boleh kau nak gelakkan muka aku lah ni. Kau nak gelakkan muka aku lah. Gelak. Tak lah. Dia karakter lah. Bagi aku bukan sebab muka aku pun. Sebab aku start slow kot. Aku jumpa identiti lah. Aku karakter aku ni aku build bukannya aku terus jadi gila. Jadi mabuk ketum tak. Aku kau gelak pula. Betul. Relax apa? Aku bukan terus mabuk ketum. Aku start macam buat sikit-sikit. Sikit-sikit orang terima, buat banyak sikit. Banyak sikit orang terima, lalas bom. Baru orang boleh terima secara keseluruhannya. Dia tak ada aku tiba-tiba start dengan benda-benda bodoh terus sampai campak-campak phone tiba-tiba. Nanti orang cakap tiba. Sebab tu aku cakap aku bersyukur sebab orang boleh terima aku macam ni. Kalau caster lain buat, nanti orang kata caster lain kacip. Benda lah macam tu kan. Memang orang cakap aku kacip kan. Cukup bayangkan Karakuri buat benda tu. Kan. Nampak tak kena kan. Nampak tak kena. Sebab karakter dia dah macam tu. Tapi aku start build karakter aku macam ni dengan cara slow and steady. Tapi lama dah kena Karakuri daripada zaman streaming lagi. Ya. Dia sekarang malah stream lah. Memang dia satu group stream semua pergi stream getaway lah, LAN party lah memang dia. Kena lama gila. Lepas tu tiba jadi cast. Aku tahu dia memang cast pun. Tapi memang aku rasa pelat dia tu adalah benda identiti dia. Keunikan dia sebenarnya. Dan dia cakap pelat tu dekat Sarawak benda yang biasa. Normal kat Sarawak dia orang Sarawak. Dekat Malaysia je, dekat Semenanjung jadi pelik. Jadi pelik lah. Sebab dia pelat R dan dia mengulas Mengulas. Ada anak dah dia tu. Tak silap aku. Tak silap aku ada orang kata kan macam kau tak as a caster kalau ni kau tak boleh ada pelat, kau kena lancar. Kalau betul-betul traditional. Basically untuk kau jadi seorang host kau tak boleh gagap lah. Kau kena macam lancar. Point apa kau nak luahkan sebagainya, benda macam tu lah. Itu kalau benda yang formal. Sebenarnya formal host susah sebenarnya berbanding. Aku nampak e-sport lebih fleksibel. Benda tu dia tak menitik beratkan sebab mungkin benda tu boleh jadi satu identiti untuk kau. Sebab e-sport kan macam kau cakap hiburan. Kalau hiburan ni dia akan tolak personality. Personality yang memang kena macam kau pernah tengok caster Korea? Pernah? Macam baju bita kan? Macam baju bita. Bapak teruk gila. Dia straight. Dia depend pada game ke? Tak, pasal lagi PUBG Mobile. Oh ya? PUBG PC dah tu. Faham? Dia tak fleksibel. Mungkin itu berita. penerimaan orang kat sana kot. Aku cakap itu penerimaan orang. Tapi nak jadikan cerita tak silap aku, dorang memang tak ada caster yang proper e-sport. Faham? Dia caster traditional lah. Traditional. Faham. Caster traditional.
Lepas tu dia akan convert pergi ke e-sport. Convert ke e-sport. Macam ni lah, macam ni kan. Bila sebab aku nampak bila sound check pasal memang macam baca prompter. Ya tu. aku tak boleh tahan tu kalau customer Malaysia antara customer yang paling tak serius. Kalau kira pasal sound check kan, kita ada pernah buat sound check international sekali kan. Aku tengok Indo sound check casting betul-betul tu casting. Padahal gameplay yang replay je. Replay tak pun yang ni apa. Bisa aja bencana. Okay. Aku dengan Sid sound check. Mengerti lah. Kita buat mic check. Oh. Tidak guna set. Sid, padi kau nak makan apa Sid? Aku tak boleh lah kalau sound check je serius. Tapi aku faham lah sebab mungkin lain negara lain penerimaan. Negara lepas tu yelah sebenarnya beza tau TV dengan basically aku tak tahu lah social media kita panggil social media, e-sport banyak kat social media kan. Beza lah dia punya formality. Kadang-kadang kalau aku pasal time dulu Astro ada EGG kan. Even dia punya caster pun dia rela lagi ambil caster luar, caster yang bukan orang TV. Faham? Sebab dia tahu kalau ambil orang TV confirm lah. Bosan lah. Bosan lah. Macam walaupun dia dah study apa, dia akan nampak macam terlalu formal lah. Orang tak nak benda tu kan. Entertainment tu entertainment lah. Ya, entertainment. Entertainment ni hiburan. Kalau hiburan kau memang kena tolak personality ke depan kan. Kalau kau nak tengok formal, tengok RTM lah. RTM memang formal 100%. Kau nak, dia tak tolak personality dulu, dia tolak info dulu. Info dulu depan, personality kau pergi mampus. Macam kau nak jadi apa ke kau buang daripada kotak pemikiran kau jauh-jauh. Tapi beza dia dengan RTM dengan Astro, Media Prima. Bila kau masuk dekat dua ni, company besar TV ni, dia akan tolak personality kau dulu. Sebab rating untuk diorang tu penting. Itu adalah bisnes untuk diorang. Kalau RTM ni adalah kerajaan. Itu contoh daripada segi TV lah. Kan? TV. Kenapa? Dan kalau pasal e-sports ni, kita bukannya under kerajaan untuk kita jadi lebih formal. Bisnes kita adalah daripada segi engagement base. Jadi kita sangat memerlukan, kita sangat demand apa yang viewers semua nak. Jadi demand tu kita kena penuhi lah. Itu hiburan. Dan apa yang diorang tu bukannya dengan cara formality. Dengan cara karakter, personality. Sebab tu kita tolak benda tu ke depan. Mula-mula kita jadi je profesional. Sebab kita dulu masa awal-awal season, kita macam ikutor apa semua kan profesional kan. Kalau melawak pun 1-2 je. Betul. Kan? Kita tolak game. Game itu adalah hiburan. Tapi sekarang ni zaman dah berubah tau. Takkan kita nak tolak game sampai 16-17 season. Orang akan start rasa bosan. Kita nak juga benda lain. Sebab tu semakin lama, semakin kau nampak setiap caster ada personality. Sebab kita dah start untuk tolak karakter caster. Okey, kau minat caster ni kan? Bila caster ni ada, dia ada peminat dia. Bila caster ni ada, dia ada peminat dia. Macam tu. Supaya bukan setakat orang boleh minat game, tapi orang boleh minat kau. Kalau orang tak minat game pun, orang nak tengok kau je. Orang ketawa. Macam tu. Sebab kita bisnes e-sports ni memang base sangat bergantung pada viewership dan juga engagement. Dekat situlah duit masuk. Itu yalah, in the end buat money ke? In the end buat money. This is business. Kita tak ada dana daripada kerajaan mai kasih ke apa tadi. Tak ada. Tapi sekarang aku nampak banyak government dah start nampak e-sport lah. Yelah. Tak, sebenarnya benda tu dah lama dari dulu gitu. Zaman YB Sadiq lagi. Dah berjuang kat e-sport. Tapi sekarang ni yang aku rasa one of the turnover is kita menang kot. Kita betul. menang AWC itu. Itu memang turnover teruk lah. Nampak SRG. Dia dana tu datang bagi, kalau turun pun dana tu dia akan melalui badan-badan kerajaan jugalah, macam MSF dan sebagainya. MPL masih swasta. Dia paling kuat pun hanya boleh untuk disokong oleh KBS. Endorsement daripada MSF dan sebagainya, badan-badan kerajaan yang lain lah. Tapi sejak ayah ini bila dah ada government punya panggil secara tak langsung, ada diorang punya basically so-called support, getting better, e-sport lagi better. Mungkin lagi besar. Mana tahu nanti MSF nak buat Liga NAS macam Indonesia. Dan Liga NAS tu dapat dana daripada kerajaan, okey. Lepas tu caster kat situ kena jadi profesional 100%. Kita kena ikut lah. Sama juga macam RTM dan Media Prima yang aku bandingkan tadi tu kan. Sebab
sekarang ni funder untuk contoh kalau MSF buat satu liga yang macam MPL, professional tapi main negeri ke ataupun masih lagi main team cuma ialah liga nasional. Bila nasional ni kau bawa nama Malaysia, dana pun daripada kerajaan dan caster pun mungkin akan jadi professional 100%, memang tak ada buat lawak contoh Itu memang macam ni lah. Contoh macam ni lah kot. Dimulakan dengan bismillah lah kot. Tapi bila kau dah bukan kepentingan untuk liga tersebut bukan daripada segi engagement, bukan daripada segi viewership, sebab dia orang punya benda-benda macam tu, business dia orang thrive daripada funding government. Kita tak perlu lah benda-benda macam tu. Kita just buat benda tu sebagai inisiatif kerajaan. Dan aku suka je formal lah. Kau boleh nampak kan gambaran secara kasar dia. Kenapa. Itu kena interview dengan siapa? Estorina Estorina yang mana? Itu kau ada kena interview dengan Estorina? Ada, Awani. 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 Ui, Awani panggil. Dia muntok cadangkan. Betul. Aku masuk TV semua orang cadangkan je. Bukannya dia orang cakap, ya aku nak emas lah datang. Tak ada. Muntonnya cadangkan. Sebab tapi Bestelin. Basah Basah dia kan memang. Tapi Ifan tu susah nak basahkan dia tu. Dia pandai tu. Dia yang interview aku tu tak tahu pasal e-sport langsung. Tapi dia baca skrip jap. Dia tanya macam tahu tu. Yelah, sebab dia orang wartawan kan? Dia orang wartawan. Journalist. Dia ekonomi. Dia dah cakap awal. Aku pasal ekonomi ni, pasal hal-hal dunia memang aku tahu. Tapi pasal e-sport memang dia kosong. Tapi dia tahu aku pada cakap sebab aku pengulas kan. So dia tanya soalan yang rumit sikit kat aku lah. Yang lain-lain macam player-player lain tu dia tanya soalan yang basic je. Tapi respect kat dia lah. Sebab dia antara host yang aku tengok depan mata, kau boleh adapt dengan semua benda. Itulah host benar. Yalah, betul. Yang aku nak jadi. Tapi insyaAllah tengok macam mana kalau ada rezeki kan. Aku pun nak lebarkan saya. Aku juga sebab tu aku nak masuk ke luar daripada e-sport. Supaya aku gunakan apa yang aku ada tapi kat bidang yang lain. Kalau ada peluang lah. Tak kisahlah TM ke apa ke. Sekurang-kurangnya bukan e-sport. Yep. Tapi yang betul-betul kau nak DJ radio lah? Tak semestinya. Tapi yang aku tak nak DJ club ke. Aku tak nak main benda tu. Haram. Nantilah kau. Okay. Itu je aku tak nak. Yang lain semua aku okey. Melibatkan apa cuma itulah belum lagi nampak ada peluang lagi untuk aku. Belum ada lagi lah. Ini susah doh ni. Kau nak cari sebab yelah. Aku nampak kau dah start buat streaming tu, one of the good thing juga sebenarnya. Kau try lah. Sebab dulu pun aku stream pun, aku sebenarnya tak ada in game sangat. Tapi time awal-awal start tu memang aku start main game semua bla bla bla. Lepas tu ada satu time tu, time PKP kan semua orang duduk rumah tak buat apa kan. Aku cari timing every malam lepas tengah aku akan berborak dengan viewer aku. Walaupun tak ramai, aku borak tiba orang datang. Aku nampak kau punya credibility pun adalah untuk berborak. Berborak pasal apa? Time tu aku borak pasal isu-isu yang ni sikit lah. Macam netizen sikit lah. Benda yang kau buat bomba podcast kat situ lah. Aku buat podcast. Buat podcast ni memang kalau borak sembang yang macam benda isu-isu berbangkit. Macam contoh pasal tipu duit ke benda-benda macam tu lah. Aku suka. Sebab sebelum ni yelah ada orang lain buat. Kalau kau kenal J buat kan. J Hunter buat apa semua. Aku suka cover-cover benda-benda macam tu. Faham? Bila kau sembang, dari situ lah kau dapat engagement apa semua kan. Kau pun boleh kat. Tapi aku tak tahu lah, mungkin kau boleh cerita. Sebab dulu ni Adin ada buat pasal MPL kan. Maksudnya apa ada buat. Sebelum Nukuda podcast tu dia ada buat. Lepas habis season dia ada buat. Tapi dia buat seseorang time tu. Siapa Adin ada buat sebelum ni. Faham. Kalau kau perasan Adin ada buat time tu dia habis season dia tiba-tiba Lafel buat. Dia buat tak laku lepas habis season. Dia borak seseorang cakap apa expectation dia untuk season depan dan sebagainya kan. Benda tu bagus lah. Tapi tu lah, sayang sekali aku nampak kalau podcast e-sport ni semua pasal MPL je. Aku tak nampak lagi yang betul. Sebenarnya dia podcast MPL je. Dia bukan e-sport pun. Yelah. Kebanyakannya dah podcast itu, MPL. Mungkin itu audience nak, netizen nak. Bukan. Besok? Dah kita orang custom MPL. Kita orang buat lah pasal MPL. Kenapa tak ada orang buat lain Tu terpulang kat orang lain lah kan. Kalau Cik nak buat ke podcast itu terpulang pada dia lah kan. Tapi aku rasa ada je Amy buat live apa semua. Tapi aku tak pasti sama ada dia ada fokus kat isu ke. Yang paling rajin aku tengok caster luar daripada MPL, Topcast lah. Dia buat konten, dia rajin. Dia buat konten. Amy pun aku rasa ada lalu kat FYP aku 1-2 sebab aku follow dia. Tapi macam bukan aku nak cakap salahkan, tapi kita orang caster MPL, kita orang cakap pasal apa MPL lah kan. MPL lah, betul lah. Orang akan nampak kau nak cerita pasal MPL lah.
Apa aku try sebab aku kan rajin Boleh je. buat bom Contoh, makan. kita memang sangat memerlukan orang yang macam luar daripada bidang lain. Contoh custom Valorant je kan. Bincang pasal Valorant. Dari situ kau nak naikkan engagement kau sendiri dan game itu sendiri kan. Dia nasib menyebelahi dekat MPL ni sebab MPL ni sebab banyak viewers maybe. Sebab tu senang kita orang untuk dapat tarik viewer dan sebagainya. Tu kita cakap pasal, kalau cakap pasal e-sport sekarang ni dekat Malaysia memang Moonton yang Mobile Legends yang paling popular. Aku tak boleh cakap benda tu. Yang kedua mungkin PUBG. Sekarang ni Syukri tengah meningkat naik. Sebab tu kita orang senang untuk dapat viewer. Dan kategorikan kita orang ni sebagai e-sport. Sebenarnya kita orang buat just podcast untuk MPL je. Ya. Bila kau cerita tu aku teringat time aku nak kas MPL lah macam. Mau kata lepas ni kita buat game community game ML. Macam sebelum ni aku kas Valorant ni di study kan. Now aku bagi bila aku peng Adin kan. Adin akan go color, aku play by play. Sebab itu rasa tak tahu nak buat apa. Tak tahu apa. Kau main Dota kan? Aku main Dota. Aku tahulah mekanik dekat ML. Tapi tak sebanyak yang aku tahu kat Dota. Faham? Benda macam tu lah. Lepas tu bila aku go ML tu senang nak belajar. Tapi kadang aku akan panggil macam apa lah. Bila korang, aku akan panggil hati tu skill 1, skill 2. Macam tu? Bukan. Kalau macam apa, kalau teleport tu. TP? Aku bagi, ML panggil TP ke? Kita orang pun sekarang dah guna term TP tu. Sebab teleportation kan. Dia ada banyak. Sebenarnya dia panggil apa? Nama multi. Kita panggil nama multi macam diversion. Tapi kalau kita malas TP je. Kita orang guna je term tu, term general lah. Ya. Sebab kat Dota ada TP kan. Ada buyback. Sebagainya. Sekarang buyback tak ada lagi dekat ML. Takkan nak buyback yang lagi panjang gitu. Tapi dah ada hero yang boleh hidupkan orang. Oh ya? Cuma dia ada cooldown yang Ya. Boleh hidup. Dia macam buyback berdasarkan skill. Dota pun shock juga. Tapi sebab kalau aku nak mendalami Dota memang sangat banyak aku malas. Mesti ada juga ajak aku kas Dota. Penat sebenarnya kas Dota. Tapi kas Dota mahal. Kalau ada mahal. Yalah sebab dia panggil game apa panggil? Game mahal lah. Dia game otai, dia eksklusif lah. Ada eksklusif. Kalau kau kas 2-3K boleh sahi. Itu kalau aku dapat kas. Itu kau kena tanya Seklok. Seklok selalu dekat. Kas Dota kan? Kas Dota. Tambah English. Ada beza kas bayaran kas Malaysia MY apa bahasa Melayu dengan English. Ada beza sebenarnya? Ada banyak tu. Oh beza Beza banyak. Kalau kau tengok English, walaupun English tak banyak view pun dia akan dibayar lagi mahal ke macam mana? Memanglah kalau kat Malaysia memang tak banyak views. Tapi kalau mainstream sebenarnya globally English. Tapi bila kau jadi mainstream English, kau tak boleh jadi macam MY. Malaysia lah jadi bahasa Malaysia. Malaysia kita ikut demand. Demand bisnes apa? Sekarang Malaysia ni memang orang suka entertainment yang lawak. Lawak. Apa semua rating tinggi. Kalau kau tengok dekat TV semua cerita-cerita komedi apa semua. Sebab memang orang Malaysia memang suka benda-benda macam tu. Benda yang lawak. Bukanlah tak ada analis, tapi ada kita ketengahkan juga karakter. Sebab dalam English stream dia orang ada juga ketengahkan karakter. Yang jadi gila dekat dalam English stream Lafel. Ya betul. Kau tengok Melayu ke tak Melayu dia tu. Dia yang bawa. Dia sebab kalau contohnya semua orang dekat dalam English stream jadi gila, tak jadi apa English stream tu. Dia takkan jadi profesional. Sebab dia still kena tapi jadi nampak perbezaan bila English caster kan. Dia nampak formal apa semua. Lepas tu lawak dia macam sikit-sikit. Even kalau kau tengok Dota pun kadang bosan juga kau tengok bila dia punya ada lawak sikit. Aku akan tertumpu bila dalam in-game. Bila in-game kau nampak caster tu. Lepas tu dah ada play caster punya apa dia tunjuk caster dia sekejap ke. Macam MPL kan lama kan. Macam caster boleh borak lama kan. Sebab at the same time korang pun boleh katakan kau nak shout out untuk brand apa semua kan. Dota sekejap ke. Dia tunjuk balik grafik. Tunjuk balik grafik. Faham. Kesian gila caster. Kesian gila. Screen time dia tak lama. Screen time dia tak lama. Faham. Kesian gila lah. Dia bergantung pada show juga. Bergantung pada show. Tapi memang Dota memang orang nak tengok in-game, orang tak tengok dah caster. Sebab dia dah tahu dia dah ada host dengan ni. Sebab dalam Dota pun ada host yang kelakar agak. Kan. Host dia boleh bawa karakter dia, cuma caster dia kena profesional lah. But itu game lain lah cara. Dan aku nak tengok ke Syukri ni berkembang kat Malaysia ni supaya kita ada 2 liga yang boleh sama-sama saing secara sihat kan. So okey juga bagi aku. Okay, kalau contoh Syukri naik,
MPL pun naik, kita fight daripada segi viewers. Benda tu sebenarnya akan menambahkan lagi engagement bagi pendapat aku. Sebab sama-sama akan nak jadi lebih better antara satu sama lain. Yap. Saingan kan. Okay, sebenarnya lama tak kita berborak sebenarnya. Tu tak masuk lagi topik. Ada banyak lagi topik. Lama sangat dah berapa jam Berapa jam 3 setengah baru. Kata 3 je. 3,5 jam lagi. Dia okey je. Dia dah berapa lama ni. Tapi tu aku nak tahu apa next goal kau. Mungkin kau dah cerita sikit. Apa harapan kau dalam e-sport ni lah? Dalam e-sport tu lah sebanyak ya, takkan kau kalau dalam e-sport kau memang nak explore dalam casting saja ke ataupun memang kau okey? Kalau tiba orang offer kau nak jadi producer, kau okey lah? Kena pada harga aku okey je. Tapi aku tak ada pengalaman lah. Producer tu, maybe sekarang ni aku akan jaga-jaga sikit nak ambil offer job macam tu lah. Kalau dulu aku memang boleh main langgar. Sebab sekarang ni aku ada reputasi. Bila kau dah ada nama, kau ada reputation. Dan ni kalau kau contoh, kau dah jadi producer kan. Lepas tu kau jadi, apa macam ni dia jadi fatap sikit. Dia akan jejaskan nama baik kau sebagai seorang pengulas secara tidak langsung. Itu aku tak nak. Sebab bila kau ambil job, apa-apa job yang luar daripada bidang kemahiran kau, risiko lah. Risiko yang kau kena tanggung. Tapi untuk kalau kau tanya aku sekarang, aku rasa aku tak berani kot kalau ambil job yang aku tak mahir. Kalau DJ radio ke apa yang ni macam aku cakap, pakai mic, depan kamera, insya-Allah. Tapi apa kau rasa, apa kau nampak kau 5 tahun akan datang, kau rasa 5 tahun akan datang. Apa yang kau akan jadi selain mungkin jadi caster ke, mungkin tiba dua lah jalan aku sekarang ni. Sama ada aku teruskan graphic designer kalau aku tak jadi caster, ataupun kalau 5 tahun akan datang caster, aku bukan sekadar jadi caster. Bukan caster biasa-biasa. Jadi pengacara ke. Dua jalan tu je yang aku nampak dalam 5 tahun akan datang. Sama ada aku masih lagi ada dua-dua, graphic designer all the way, ataupun caster / pengacara / personality TV / penyanyi / pelakon / selebriti. Ada keinginan. Aku pelakon tu, aku ada movie siap. Movie apa tu? Solos. Oh ya. Walaupun jadi apa? Jadi caster dengan Riz Aku bawa nama aku pelakon tu. Boleh lah. Apa minta kat Syafiq Yusof mungkin cerita lain ke apa kan? Boleh cerita lain. Blood Brother tu ke. Aku start boleh jambang lah. Okey lah, ni soalan terakhir. Selalu aku akan tanya top 3 lah. Top 3 caster dalam Malaysia dan luar negara lah, yang kau minat. Yang kau minat ataupun yang maybe kau mengidolakan lah. Sama lah tu kan. Ataupun siapa lah top 3 Malaysia ke, atau Malaysia dan luar negara. Kalau bukan orang Malaysia, boleh lah aku tak cakap caster. Sebab aku kan, masa aku start jadi caster, aku tak ada siapa pun yang aku idolakan. Aku tahu Hasbullah Awang lah. Arwah Haji Hasbullah Awang. Tu ya aku tahu pengulas yang aku tahu nama dan dia pengulas. Aku tak ada reference. Kalau dalam Tapi dalam MPL, dalam MPL pun boleh, tak ada masalah. Dalam buat MPL, caster kan. Satu kan kau tanya 3 kan? 3. Tapi satu tu aku nak letak semua caster MPL. Sebab aku belajar daripada semua orang. Semua dia orang tu sikit-sikit aku ambil. Dan aku jadi diri aku. Okey. So siapa MPL, nombor 3 tu? Tapi aku nak ranking tak? Tak ada dulu. Dia macam ni kalau aku cakap contoh Lafel lah. Tapi aku belajar benda yang aku belajar daripada Lafel, aku belajar benda yang sama dengan Nadine. Aku belajar benda sebab ranking aku ni berdasarkan apa yang cakap idola kan, dan siapa yang banyak mengajar aku kan. Jadi kalau aku contoh letak Adin, sebenarnya Lafel pun dalam satu tangga yang sama. Tangga tu lebar. Lafel, Adin semua ada satu tangga yang sama. Adin, Sid, Milo. Sebab aku belajar daripada Milo, aku belajar daripada Adin, aku belajar daripada Samfros, aku belajar daripada ni semua sama. Aku susah aku nak bagi seorang satu nama the best lah. The best lah. Susah. Serius. Sorry lah. Memang aku punya ni special sikit. Macam. So semua all top 1 lah. All top 1 lah. All top 1 lah. Betul. Dia all top 1. Dia dalam satu tangga yang sama. Lepas tu nombor 2, aku banyak belajar daripada siapa cara pelawak jadi host.
Aku Nabil apa semua. Macam Nabil apa semua. Nabil, siapa? Bukan Nabil dia. Johan, Zizan. Sebab tu aku boleh bawa karakter lawak. Sebab aku banyak tengok Diorang reference lah. cara reference menganjing juri. Sebab tu aku menganjing Apek. Aku belajar cara macam mana diorang ni kan. Macam mana diorang handle raja lawak, maharaja lawak AC Mizal. Itu semua inspirasi aku. Macam mana aku bawa karakter aku. Bila diorang melawak sebagai seorang host, aku cakap macam why not aku buat benda ni dalam casting kan. Tak aku lawak tak lawak kan. Jadi tak jadi. Tapi benda tu jadi lah. Jadi kan, alhamdulillah. Benda macam tu. Inspirasi aku yang ketiga, aku rasa komedian. Ada satu host yang lawak, MPL. Lepas tu satu lagi adalah komedian. Komedian yang paling banyak aku suka tengok, Ropi, okay. Sebab tu ada Joy, Orange Joy Apple. Dia paling aku idolakan sebab dia terlalu random. Hisap gam lah apa lah. Dengan lawak perak dia. Lawak perak dia. Memang banyak inspirasi aku ambil daripada Abang Ropi lah. Ataupun walaupun aku tak kenal dia kan. Tapi aku rasa dia kenal kau. Tak, dia tak kenal aku. Aku kenal dia. Tapi kalau diberikan kesempatan untuk aku berjumpa dengan dia, aku akan berterima kasih lah. Sebab aku banyak belajar daripada dia. Belajar daripada Ropi. Ropi top 1 lah. Bukan Jeb, tapi Ropi. Aku banyak tengok JKK. Banyak tengok JKK. Itu kalau lawak-lawak JKK pasal skrip ke apa semua tu, aku ambil daripada Ropi tu. Belajar dia, combo dia dengan Abuse. Memang campak-campak barang, campak pun tu. Sebab ada satu episod dekat JKK, Ropi bawa channel campak ke dinding. Kan? Itu yang aku, bapak dia ni. Aku gelak je tengok. Itu yang aku cakap, boleh campak pun ni. Tu. Aku ambil inspirasi dari situ lah. Random macam apa? Nak ada satu episod tu, kau tahu tak yang siang pokok bunga pakai, yang dia pam air kan? Dia cuci meja, dia pakai benda tu. Dia pam, dia tembak meja, lepas tu dia biar kat atas kena orang. Benda-benda macam tu lah. Banyak aku belajar dari Ropi lah. Itu top 1 aku, inspirasi aku, idola. Dia memang luar daripada bidang casting. Bila kau try untuk buka luas lagi, bukan hanya tengok siapa jadi pengulas dia lah jadi inspirasi. Sebagai contoh, ramai yang kata Kuto. Tak salah benda tu, tak salah. Betul. Tapi bagi aku, kau nak create personality kau sendiri, cuba kau keluar dari e-sport. Sebab tu aku nak sangat bukan keluar e-sport, tapi lebarkan saya. Besarkan lagi. Sebab aku nak rasa media yang besar lagi tu, selain daripada e-sport ni macam mana. Dan kau belajar, sentiasa belajar dari kesilapan kau. Betul. Itu lah. Nice. Dia punya lain kan, dia memang luar Nurul punya top 3 lah. Okay. Terima kasih banyak kerana bersama kita untuk Bumakas. Aku pun tak sangka lah yang aku Roger kau pun last minute. Dan Selasa macam Roger lah. Kalau podcast kau kat Johor, maybe aku fikir 2-3 kali lah. Kalau kau jangan last minute tu. Tapi alhamdulillah dekat lah. 15 minit rumah aku. Okay lah. Boleh je kalau kau nak host tambahan. Boleh Roger aku. Boleh kalau kau free kan. Tapi kalau Apek tak free, suruh aku jaga sound, aku tak nak lah. Aku tak kerti lah. So detak tu aku boleh lah. Okay. Alright. Thank you so much. Tak ada hal. Okay guys. Thank you Bumaf Studio atas jemputan.